Assalamualaikum dan salam buyaja. Kita kembali untuk episod yang ke-19 #12. Walaupun alright, kita kembali. So maafkan tadi ada masalah teknikal, internet masalah geng. So internet membuat dia putus lagi. So sekarang ni kita dah tukar jaringan lain. Betul. Okay, so doakan jaringan kali ni baik. So kita sambung balik sebelum kita bermula dari Clemzy daripada Indonesia, dan juga kita ada tetamu kita daripada Malaysia tu Clemzy, dan juga kita ada Winzy. Winzy, betul Winzy. Oi. Kenapa wine? Wine. Sebab wine itu daripada anggur. Oi. So kamu Christine ya? Ya, Kristian. Oh, Anggur Kristian. itu suci. Nasib baik. Anggur. Kalau garam Cina dibakar dalam kaca. Dah jauh dah tu. Itu dah jauh. So guys, anyway, sila komen kalau ada lagging ke, audio okey ke tak okey, mic check. Man, mic check. Oh, Winzy, mic check. Clemzy, mic check. Ayo. Aman. Hello, Aman, suara semua clear eh? Ya, tapi kita sebenarnya sangat berbesar hati. Kenapa tu? Clemzy hadir. Kita menjadi tetamu podcast kita, bang. Kita ada laga, kita ada BR. Betul. Kita ada laga, kita ada BR. Tapi BR ni import daripada Indonesia. Tapi yang penting kita nak satukan komuniti ini. Sekurang-kurangnya mereka akan support Todak. So, tapi apa menarik, Clemzy, kamu sudah masuk timnya di Malaysia? YZ. Ini Clemzy. ZZ, kita panggil Z1. Z1, you memang sudah join Malaysian team ya? Southern Tigers? Ya. Kapan? Join. Baru announce hari ni, tapi dah dekat Malaysia hampir 1 bulan. Oh, rahsia dah orang. Oh, Lain macam. So sebelum ni kamu gabung di mana? Sebelum ni terakhir ada di MBR. MBR. Oh, MBR tu gede mah e-sportnya. Gede. Terus kenapa kamu tukar ke Indonesia? Kan udah bagus. Gajiannya bagus, bandar lumayan, parti pun bagus, dugem pun bagus. Sebab aku nak coba hal baru lah. Oh, nak cuba baru punya environment. Ya, dia cakap berkenaan dengan MBR. Tapi kenapa jersey je Southern Tiger? Sebab aku dah masuk Southern Tiger. Wow. So untuk FFMC memang bermain? Main. Wow. Role sebagai sniper. Role sebagai sniper. Jaga-jaga pasukan FFMC. Anda mungkin akan dicabar. Oh, betul tak? Betul. Tapi apa yang menarik, untuk show match nanti, kita ada analis kita daripada Clemzy dan juga Winzy tau. Ya, betul. So mereka akan memberikan pandangan bagaimanakah gameplay untuk pasukan Malaysia akan bertemu Rohingya. Tapi mesti ramai. Betul, man, aku gigit. Mesti viewer ramai tanya bila nak start game ni, bila nak mula game ni. Korang kena bantu tap-tap, korang kena bantu follow dulu. Kalau tak cukup tap-tap, kalau tak cukup follow, kita dah tak nak teruskan. Kita dah akan bercakap terus. 500,000 tap-tap kalau boleh. Apa pun, saya sebenarnya sangat nak berkenalan dengan Clemzy lah. Boleh cerita tak biodata dulu, Clemzy? Sebab kita kenal nama Clemzy. Nama sebenarnya apa? Dia ni Romeo tau. Memang lah. Ini bukan Romeo, buaya sekali. ini pun sama juga. Ini buaya Malaysia, ini buaya Indonesia. Sebab dia nama ZZZ. Ya. Okey, sila. Nama saya Muhammad Jasizat Iqbal Hakimi. Wow. Cium sikit mic. You bayangkan mic Muhammad. Muhammad Jasrizal Iqbal Hakimi. Wow, Hakimi. Panjang. Boleh panggil saya Jas Rizal Iqbal Hakimi. So, mana Clemzy-nya tu? Clemzy tu, dia sebenarnya sebuah perangai. Perangai dia adalah saya cuai. Okey. Kalau dalam bahasa Inggeris apa? Lazy. Dia lazy ataupun diorang panggil dulu Clumsy. Oh. Seorang yang cuai dulu. So kalau tak nak panggil Clemzy, panggil cuai pun okey lah. Boleh lah kan. Boleh lah. Kalau YNZ macam mana? Latar belakang biodata segi nama. Sedikit nama asli saya Nelson Ayusti Kristiandi. Oh, okey. Kenapa aku ambil nama wine? Ya karena aku terinspirasi dari Minuman anggur di agama. Oh. Faham. Terus sekarang namanya memang daripada dulu sampai sekarang namanya tetap sama. Ajan tetap sama. Winzy. Wine apa? Wine. YNZ. Winzy dia YNZ. Menarik juga nama tu. Menarik. Saya nak tukar nama lah. Coca-Cola Z. Boleh tak? Oh, tapi untuk Clemzy lah, kita kenal Clemzy ni bukan player e-sport. Dia player laga, player yang streamer dengan kata lain, KOL. Dan sekarang boleh kita panggil KOL, betul partner?
The new partner? Baru lagi. Ya, dan untuk pencapaian Clemzy lah dalam dunia Free Fire ni apa sebenarnya? Kalau kita, mampu Clemzy ceritakan sedikit. Pencapaian Ha. nak jadi satu table lah dengan semua. Satu table? Satu table maksudnya tak asal segan silu. Mhm. Kita ni bukan siapa-siapa yang tiba-tiba dapat duduk sekali. Tu je. Okey. Itu niat saya dari dulu. Pasang mata di situ lah. Idola Clemzy tu siapa? Tak ada siapa. Nak setable tu idola, mesti ada idola. Mesti Siapa? ada idola, bos. Tak ada. Maksudnya saya nak main ni sebuah Clemzy tipu. Betul. Saya kenal Clemzy dah lama. Tak ada minit, tak ada idola siapa-siapa. Saya idolakan satu je kat atas. Oh, Wah. okey. Oh, ini orang bagi apa ni bang? Munafik. Okey. Terus kamu gimana? Daripada segi permulaan kamu bermain BR, terus sejarahnya gimana, Mas? Mula-mula main pasti dari sebelum ada season lah. Terus? Free Fire mulai masuk ke dunia skin kompetitif BR itu 2021 pada Aerowolf MBR. Aerowolf MBR. Aerowolf ejaannya gimana? A? A-E-O Aero. Oh, Aero. R-O. A-E-R-O. Aero angkasa? Aero angkasa. Aerowolf. Itu dulu punya sejarah MPL ID. Oh. Bukannya ini yang aku dengar teman-teman aku bilang yang MBR masa dia ratakan EVOS kamu ya? Ya, itu waktu season 6. Dia ratakan EVOS. Season 6. Oh. Hebat. Ini Ratakan baru EVOS. pengalaman. Itu saya tanya Clemzy. Pengalaman dia dalam peringkat laga. Pernah tak dia kalahkan player yang famous ke? Leda ke? Siapa-siapa yang Clemzy ingat sampai sekarang? Semua. Semua. Tak, siapa antara salah satu? Satu majoriti Indonesia punya player. Silakan komen, nanti kita akan baca yang mana kita boleh baca. Kalau maafkan kami kalau ada lagging sedikit sebab internet kurang memuaskan sekarang ini. So inilah sudah terbaik yang kita dapat. So sekarang ni kalau lihat daripada topik kita paling utama, Malaysia #12. So kita tanya dahulu yang daripada Malaysia dulu. Komen apa, bos? Kau main apa? Kenapa pasukan Malaysia kita selalu dapat boleh katakan #12, kadang-kadang 11, dari mana? 10. Betul. Mungkin saya tak tahu nak kata. Sebab saya bukan daripada BR. Okey, Tapi cara gameplay tu semua ada chemistry masing-masing. okey. Apa pun saya nampak, diorang dah buat yang terbaik. Kalau boleh buat lagi forward tu, insyaAllah akan datang. Z rasa dari segi komuniti CS Laga, diorang ni ada tak ikuti perkembangan E-sport. pemain-pemain e-sport ni? Ada certain. Tak semua. Macam Z tahulah Todak Trap, tahu semua player-player Todak. Betul. Diorang Diorang ni bukan saja player BR. Ada Mhm. juga yang player BR main Pepeng. Ada juga Pepeng main BR. Saya tengok majoriti tu sebabkan trend. Trend yang diorang masuk ke Pepeng. Betul. Tak pun kalau BR ni diorang boleh pergi ke forward sebenarnya. Bukannya Pempeng dengan BR Pempeng dengan Laga ni bermula daripada Indo kan, Indonesia? Betul. Betul kan, Mas? Start Battle of King, Battle of Star, Battle of Star. Battle of Star famous tu. yang paling famous. Yang diorang meriah gila-gila tu. Start situ lah. Bagi kamu sebagai PR BR, apakah pendapat kamu pasal Laga dan juga Pempeng di scene-nya di Indonesia? Kalau untuk scene itu rata-rata playernya adalah player PC. Oh. Betul. Jadi kalau untuk ke BR rata-rata nggak ada yang pernah masuk scene Laga ke BR. So that mean cara kamu ngomong PC ni player PC ni ramai di sana? Lumayan ramai. Oh, lumayan ramai ya? Iya, tapi rata-rata itu semua ke Laga. Betul lah, mana banyak player PC sana Betul. Tapi di Indonesia, kalau untuk famous, kalau saya borak dengan kawan-kawan di Indonesia, kalau untuk famous, join Laga. Tapi kalau untuk lagi maju dalam game punya e-sport, masuk e-sport punya team, betul? Sana lumayan begitu famous bang. Kalau untuk play Pepeng, betul Betul. Ya, dengan dia punya follower begitu ramai. Dan untuk Wenzi sendirilah. Kita tahu Wenzi ni banyak pencapaian di dunia e-sport, betul Apa pencapaian terbaik yang Wenzi pernah dapat? Yang ingat sampai sekarang lah. Pencapaian terbaik bawa tim di Free Fire Indonesia Master itu full tahun 2022 di atas EVOS. Di atas EVOS. Ya. Apa sumbangan Wenzi masa tu yang terjadinya kedudukan terbaik itu? Walaupun mungkin kita
kelihatan buruk #11 tapi EVOS 12. Dia beda 1, 12 EVOS, 11 MBR. Ya. Itu udah rasa bangga ya bang ya. Ya, itu pun udah rasa bangga. Bangga, pasti bangga. So sekarang ni boleh dikatakan pernah tak pasukan Indonesia dapat #12? Tak pernah. So sekarang ni Malaysia #12 tapi kita boleh katakan Vamos memang begitu baik. Betul. Di mana Vamos mereka mendapatkan kedudukan di tangga ke-8 ke-7 nak pergi ke CS kan. Cuma kebetulan mereka kalah point dengan pasukan mana yang sama point dengan Onyx. bukan Onyx yang diorang kalah disebabkan buyah lebih AG. AG Global mereka dapat lebih buyah kan. So mereka dapat mereka CS AG. Oh itu CS. Twisted ke AG saya lupa. AG Global. AG kan. AG Global. CS mereka mendapatkan kedudukan begitu baik, mereka cuba untuk maju ke semifinal. Tapi lepas tu kalau kita lihat daripada minggu yang ke-6 mereka agak menurun. Betul. Mereka dah cuba terbaik tapi Todak pula bangkit ya. Todak bangkit. Ya, Todak lumayan bagus karena ada Indo. Dan itu fakta. It's a fact. Kawan lah. Kita dah Malaysia takkan you senyap dia dekat sini. Todak lumayan bagus sebab ada Indo. Malaysia banyak menjeliti import Indo. Ha? Tak nak buat apa. Kenapa tu? Kenapa? Ha. Sebab gameplay Indo ni tak boleh dibaca. Benar? Enggak, karena player Indo punya experience yang lebih bagus. Apa yang saya kata tu betul lah. Memang betul lah. Tapi Indo dengan Thailand mana lagi atas? Untuk sekarang 11-12 kita lihat dari hasil akhir EWC kemarin dan FFWS Indo di hashtag kedua di bawah Brazil dan Thailand di bawah. Wow. Menurut Wenzi lah kan, kenapa pasukan Malaysia berada di tangga yang boleh dikatakan tercorot? Dari segi prestasi, dari segi performa, adakah mereka gagal untuk membaca gameplay dan sebagainya? Boleh Wenzi komen tak? Kalau bagi aku contoh pada tim Vamos, aku tak bilang mereka cupu, lemah. Mereka sebenarnya kuat. Oh, mereka kuat ya? Mereka kuat. Cuma kesilapannya adalah mereka nggak pernah belajar dari dua player lamanya, yaitu Lozi dan juga Gedai. Oke. Gedai. Kita bisa lihat tiap kali mereka nak fight, kalah. Mereka punya mekanik? Punya. Kita boleh lihat di week yang terakhir, mereka boleh bantai? Boleh. Tapi Kenapa? Ha. Kalau pemikiran luar kotak lah. Sebenarnya Malaysia ni boleh pergi lagi tinggi. Chemistry ada kalau untuk laga, untuk main ni. Main E-sport laga. E-sport ni saya nak kata lah, tak boleh nak kata apa lah. Tapi apa saya nampak pun gameplay mekanik diorang memang tinggi lah. So Clemzy setujulah yang Wenzi pemain Indonesia ni tak pergi ke mana. Tadi Wenzi ada mengatakan begitu. Dan apa yang Wenzi sarung baju itu pasukan daripada Malaysia. Wenzi tak takut ke yang akan performa Wenzi akan menurun? Okey, sudah dah kembali sekarang ni. Maafkan kami sebab ada masalah internet tadi. So ini dah kita akan cuba selesaikan masalah ni. Cuba tenggak. Tak boleh juga ya? Ha? Okey sikit dia kata. Ha? Okey dah. Dah itu dah. Alright, dah okey dah. So kalau boleh dikatakan boleh tak pasukan Malaysia kita boleh ikut macam prestasi macam pasukan Thailand dan juga pasukan Indonesia? Bisa kan? Boleh lah. Tidak mustahil kan, benar enggak? Full Malay atau ada import? Full Malay kalau boleh. Belum lagi. Ha? Tak, ni Clemzy ni dalam komuniti lama, dia kena senyap je bos. Itulah tu. Dia patutnya dia kena beta balik kepada Wenzi ni. Ini saya pula yang beta. Betul. Saya tak boleh terima apa yang Wenzi cakap tu. Kita tunggu point. Tunggu point eh. Saya tak ada terima apa yang Wenzi cakap, sepertinya pemain daripada Malaysia ni tak ada yang berkualiti. Tanpa Indonesia, Malaysia tak akan pergi ke mana. Betul tak Wenzi? It's a fact. Saya nampak. It's a fact. Kau tengok Todak boleh ada Jojo dengan Fidel. Okey. Expand walaupun dia tak lolos tapi dia hashtag 7 sebab ada Fault dengan Drian. Tengok Vamos hashtag berapa? Sesuai dengan judul. Kita tak ada cakap apa lah Mat. Aku surrender Mat ni. It's a fact. Tapi
Tak tahulah, because boleh dikatakan Malaysia ni ramai bakat-bakat. Ya, seperti ni. Kita belajar tentang, kita ambil fakta bola sepak. Okey. Dulu, Jepun bawah Malaysia. Bagaimana di era Mokhtar Dahari dulu. Betul. Tapi Jepun ni cepat belajar, cepat adapt dia punya bola sepak, macam mana bola sepak moden dan sebagainya. Malaysia mungkin akan ada pada tahap tu satu hari nanti. Kita mungkin sekarang belajar daripada Indonesia, bagaimana cara mereka berfikir, cara mereka menyerang, rotasi dan sebagainya. Satu hari mungkin kita atas Indonesia. Itu ada tapi. Apa tapi dia? Sekarang kalau nak kejar, Malaysia nak kejar, harus lari. Ya betul. Nah, Indonesia bisa lebih lari, Thailand bisa lebih lari. So, yang start duluan adalah Indonesia, Thailand dan Brazil. Malaysia sekarang nak sprint, tapi dah ketinggalan jauh. Okey, jadi sekarang Malaysia ibarat merangkak. Tapi kena ingat dalam satu cerita dongeng, Okey. sang Arnab lawan dengan sang kura-kura. Disebabkan keegoan si Arnab, dia sampai ke tertidur, kura-kura boleh melintas. Tahu kan tu? Tahu. Kami nak cakap apa ni? Apa yang saya nampak lah untuk budak-budak sekarang, dia lebih fikir ke luar jangkaan. Kalau dia boleh kejar dengan maklumat tu, dia boleh pergi lagi di atas dia. So kalau untuk full Malay tu, insyaAllah one day boleh. Mana boleh kan? Tu boleh sebenarnya. Nothing impossible. Dia cepat atau lambat, dia mesti akan ada. Confirm akan ada. Betul. Dia akan mewakili betul Malaysia. Zee kena faham Zee. Yang boleh full Malay tu dah berapa tahun dah. Tetap hashtag 12. Tapi man dulu tapi man kalau okey Clemzy betul, because Clemzy dah main Free Fire lagi lama pada abang kan. Betul. Kalau ikutkan dulu masa baru-baru bermula Garena buka event tournament, Malaysia conquer kan? Betul. Nampak tu? Dulu kan Indonesia tak dapat baca gameplay Malaysia. Malaysia conquer man dulu. Betul? Zaman-zaman Ultraman apa nama? AKO ada. Betul. Lagi apa? Icon WNL. WNL. Tu kita dulu nombor 1 mat. Kita yang juara dunia. Itu soalan saya nak tanya. Itu soalan saya nak tanya sebenarnya. Beta jahat lah. Dia boleh counter kita balik. Macam mana ni? Kita tak ada pencapaian yang boleh dibanggakan. Setakat kita boleh cakap yang kita boleh ratakan pasukan Indo. Tapi kita kena tahu, Indo memang diratakan, pernah diratakan oleh Malaysia. Tapi itu hanyalah sekadar-sekadar saja. Yang selebihnya Indonesia yang melakukan lagi baik daripada Malaysia bang. It's a fact. No. Saya akan tetap ikut Jack Clemzy. Nanti satu hari Malaysia akan bangkit. Betul. Sekarang ni apa yang kita nak tengok? Kita sekarang Mana IC bingung apa? sabar, saya nak cakap apa? Kita sekarang bukan boleh ratakan Indonesia. Kita kena mulakan malam ni ratakan Rohingya dulu. Yang itu nanti. Tapi macam mana pun itu hari expand rata ke EVOS macam tu je. Habis. Kita plankan untuk dapat hashtag 1 lah. Hashtag 2 pun okey untuk Malaysia. Betul. Untuk bukan pengakhiran tapi pertengahan. Pengakhiran di top 1 saya nak. Dan pasukan Todak dah pertengahan sekarang. Kita kena tahu daripada minggu ke-6. Soalannya tadi kita nak cakap full Malaysian. Betul. Full Malaysia. Full Malaysian Todak ada bidar dengan Jojo. Kita sekarang kena faham. Sebelum kita berlari, kita kena merangkak dulu. Apa yang Todak lakukan, mereka sekarang tengah belajar daripada pemain Indonesia. Kita sekarang import pemain Indonesia bukan saja nak menangkan pasukan negara kita, tapi kita nak belajar cara mereka berfikir, cara mereka rotasi, menyerang dan sebagainya. Abang kena faham, dia orang datang Malaysia bukan bawa gameplay saja, tapi dia bawa pemikiran. Betul? Betul. Ya. Macam Wenzy. Dia datang, abang ambil dekat airport tadi. Tak. Sekarang ni orang Malaysia ke apa ni dalam sini? Campur. Tapi betul saya cakap. Tapi betul, benda tu kena terima. Yang kita tengah belajar daripada Indonesia. Okay. Tak apa, nanti we talk that later regarding about you're Malaysian or not, is your citizenship. Yes, citizen. So sabar guys, kita akan bermula show match pada jam 9.30. Ada lagi 20 minit. So sementara kita tunggu untuk show match, kita lihat di mana ada Ovi berada di Hanoi. So kita lihat sedutan video, dia berada di Hanoi di mana ada pasukan Todak, ada pasukan Expat, pasukan Todak, pasukan Buriram, EVOS, RRQ akan bermain pada hari Jumaat dan Sabtu. Betul. Jumaat CS, Sabtu BR. Betul. So producer, roll the camera. Sorry guys, maafkan kami agak lewat. So macam mana pun janji tetap janji, the show must go on. So kita lanjut terus pergi show match di antara Rohania dan juga Malaysia. Sabar lu. Kenapa? Tunggu start. Diorang semua dah tak sabar ni. Kita penonton tak sabar, kita tak sabar. Player tu masalah, tak set up lagi.
Sementara tunggu setup player-player sekarang ni. So bagi anda semua kalau nak komen silakan. Apa pun korang boleh bantu tap screen, boleh bantu share dulu. Yang mana belum follow, boleh bantu follow dulu guys. Sebelum kita saksikan perlawanan antara Malaysia versus Rohingya. Dalam masa yang sama, korang dah tahu bagaimana biodata daripada dua tetamu kita ni bang. Betul. Iaitu kalau kita perkenalkan mungkin tadi ngelek-ngelek. Ini adalah Wayne Z. Wayne Z. Tetamu yang terbakas daripada Indonesia. Manakala ini adalah Clem Z. Yang boleh dikatakan memang tersohor daripada laga komuniti CS Malaysia kita. So, suara kita kalau jelas semua cakap okey. Harap-harap semua suara jelas. Okey ke semua? Ya. Dah okey guys, semua ready. Sebab kita orang dah import kita punya projek management. Semua kita dah import semua. So diharapkan tak ada masalah lagi bang. Ada masalah tak? Kali ni memang terbaik. Untuk WNZ lah. Antara Malaysia versus Rohingya. Siapa Rohingya pilihan? tu Myanmar, Mak. Siapa pilihan WNZ? Malaya. Ini Pepen Shot, tahu ya? Pepen Shot one tap. Ya. Kalau Clemzy? Rohingya. Bos, kita sama bos. Dia abang kena faham kenapa Clemzy pilih Rohingya. Kenapa? Sebab player Malaysia dah banyak bantai dia. Kan? Apa tu? Chemistry tak ada. Chemistry tak ada? Diorang ada. Oh, dia ni aim ada? Saya nak tengok apa tau, Rohingya kalahkan Malaysia. Okey. Sebab masa saya jumpa dengan Wan Arkan, itu saya jumpa dengan Wan Arkan. Dia cakap dia kenal Clemzy. Mungkin dah ada kesepakatan. Dah ada ke? Ada. Oh, dah ada Ada. Saya tahu gameplay dia macam mana. Dia memang power. Memang power. Okey Mas, kalau bagi kamu mana yang lagi nak? Laga ke pempeng laga? Laga pempeng. HTTPS. HTTPS atau lebih enak HTTPS. Ya. Kenapa? Sebab kalau pepeng Bocah-bocah udah bisa pepeng. Ui, pedas bos. Itulah tu. Tapi Mas, kalau tadi masa di lagi-lagi saya tak tahu penonton dapat dengar ke tak, tapi awak ada cakap di Indonesia kalau nak famous, nak tersohor, Pepen Shot. Tadi Pepen Shot, headshot. HS. CS tapi SG2. Di Indo SG2 bukan Pepeng Shot pakai speaker. Ya. SG2. Nah, memang ya. Saya pernah berbual dengan coach Indonesia nama Fayat. Ya, Abang Fayat. Dia cakap anak-anak Pepeng di sana begitu familiar, begitu tersohor lah dalam Indonesia. Tapi kalau di peringkat community laga, lebih kepada shotgun 2 alok. Betul. So, masuk man macam mana? Masuk man, yalah, betul lah kata WNZ tadi mungkin. Kalau nak famous mungkin Pepen Shot. Tapi untuk lebih kompetitif perlawanan laga ni mungkin HTTPS. Kalau Battle of King atau Arena laga ni biasa kan? Betul. Tapi aku mau tanya satu yang Clemzy termasuk dengan WNZ. Wine apa? WNZ. Kenapa tak nak buat CS setup full? Setup full maksudnya macam mana? Macam Buriram akan bermain, EVOS akan bermain. Full karakter, full weapon. Setup full lah. Boleh kalau kita nak buat. Tapi ada banyak sokongan tak? Tu je. Kalau di Indo, setup full atau laga juga? Setup full, Garena dah pernah buat. Dah pernah buat. So gimana responnya Pak? Responnya tak ada respon lah, sama aja. Sama aja bos. Sama aja. Kalau ikut populariti mana lagi famous? Popularity lebih famous yang SG2 lah. Laga lah. HTTPS. Katakanlah yang CS laga full setup ni, kalau laga Arena tukar kepada laga, lagi ramai orang tengok. So kita punya player dah bersedia ke? Tapi lagi banyak tim lah akan keluar kalau dia buat laga CS. Kenapa? Sebab dia fast game. Laga CS ni fast game. Lagi cepat lagi awal. Fast game ke? Kita cast tak ada pun lama juga bos. Kalau TPS kejap. Ya ke? Di Indonesia. Oh, Indonesia. Indonesia main, cara diorang main lagi sekejap daripada Malaysia main. So anggaran contoh lah, kalau Malaysia 10 minit, kalau Indo berapa minit? Lebih kurang, bawah sikit. Bawah sikit, dalam 7 ke 8 lah. So that mean diorang ni gas tu lagi oh dia lagi agresif. Lagi tinggi.
Game lagi tinggi. Okey, dalam masa yang sama bang, mungkin sebelum ini kita ada pasang satu footage daripada Vietnam Hanoi. Mungkin korang ada masalah lagging dan sebagainya. Sebelum kita mulakan pertembungan antara Rohingya versus Malaysia, kita pergi ke footage video yang Ovi buat sendiri. Boleh dikatakan langsung daripada Hanoi. Hanoi, Vietnam. Ayo kita saksikan. Hai korang. Jadi di sini saya berada di National Conference Center. Betul tak? Betul. Dengan adanya Free Fire World Series C kali ini dekat Vietnam, Hanoi. Jadi mereka sekarang ni akan bawa saya untuk melihat bagaimana stadium berada. Kalau tengok dekat belakang saya sekarang ni, ada Arsenal gang. Diorang tengah nak buat dekat sini. Lepas tu dekat bahagian belakang saya, inilah dia pintu masuk. Masih lagi dalam construction tapi tak lama lagi akan siap. Ia akan bermula pada 14 hari bulan ni. Jadi jangan lupa untuk lihat di dalam Free Fire. Jadi ini dah. Kalau kita tengok Arsenal yang tengah dibina, memang cun lah. Betul-betul dia buat. Jadi sekarang ni ada dekat dalam convention center ni, bilik di mana tournament akan berlangsung. Jadi saya sekarang ada bersama dengan pasukan-pasukan Todak. Jit, manager daripada pasukan Todak. Kita ada sebelah dia Trap. Siapa lagi sebelah tu? Faiz. Coach Todak Rain juga ada di sini. Dan ada Vidal bersama dengan Noki dan Jojo di ujung. Jadi sedikit sneak peek untuk stage. Kalau kita tengok, inilah dia stage-nya. Dan sekarang ni untuk pasukan EVOS, diorang tengah mengambil gambar photoshoot. Jadi sekarang ni tengah bermula untuk CS mode. EVOS Falcon dan juga bahagian kanan Buriram bersama dengan WAG. Jadi dekat sini dengan adanya dekat bahagian atas lagi, nampak tu. Jadi untuk podcast di mana saya akan buat restream, co-stream sekali waktu grand final. Jadi saya akan berada dekat bahagian atas ni. Tengok dekat atas ni, di sini. Jadi jangan lupa untuk saksikan hanya di podcast Buya je, co-stream daripada Hanoi di sini. Kita nak tengok macam mana dekat atas stage pasukan Todak. Dekat sini player Todak dekat bahagian dalam. Jadi sekarang ni diorang semua tengah duduk mengambil posisi masing-masing. Jadi mereka sekarang ni akan berdepan juga. Kalau kita tengok dekat bahagian opposite, Bigatron di sana, WAG dekat belakang, Buriram dekat bahagian depan. Jadi di sinilah tempat mereka akan bertanding. Ini behind the scene. Kalau kita tengok, diorang sekarang ni tengah nak ambil gambar untuk Todak. Itu dia dengan cameraman dan ada lampu di situ.
Jadi nampak tu semua tengah posing. Okay. Smile. Hand side. Okay, one more. Okay. Itulah dia. Sedikit gambar-gambar yang telah diambil. Jadi kalau kita tengok itu pasukan untuk VP ada Buriram pun sekarang ni dia tengah masih lagi bergambar sebab dia orang tengah buat stage punya entrance nak make sure semua cantik. Kat sini juga kita ada pasukan EVOS. Dan ini dah dia stage. Alright semua, jadi jangan lupa untuk saksikan Free Fire World Series Asia Tenggara 2025 musim bunga dengan pasukan Todak kita tengah berlawan di sini. Jadi berikan sokongan kepada pasukan-pasukan Malaysia dan juga saya akan stream di podcast Buyaja dan juga page saya. Jadi anda boleh melihat bagaimana pasukan Malaysia beraksi. Jadi dengan itu juga malam ni ada Clash Squad Tournament. All the best untuk pasukan Malaysia. Pastikan bantai pasukan Rohingya tu. Nah, jadi dengan itu kita jumpa lagi. Okay guys, sorry guys, kita bukannya tak nak cakap, kita dengar komen-komen you guys semua. Cuma kita tak nak reply. So tengok video itu adalah event yang akan berlangsung pada hari Jumaat dan juga Sabtu. Di mana hari Jumaat adalah Clash Squad CS full setup dan juga Battle Royale pada hari Sabtu. So tapi nampaknya semua dah tak sabar untuk mereka berangkat untuk kita pertempuran antara dua negara iaitu Malaysia dengan Rohingya. Okey, betul. Apa bertengah lagi? Ayo kita masuk ke dalam game. Ayo kita, let's go. Fly. Yeah. Kita dah line up Malaysia kita. Kita ada Saizu, kita ada Abang Kimi, kita ada Alter, Rock 99, Masdo. Dan kalau Abang Syak nak tahu, pemain-pemain daripada Malaysia ni saya bawa daripada tier S+, Weapon Shot Malaysia. Apa tu? Ini yang boleh katakan terbaik daripada Malaysia ada. Cuba terangkan apa S+. Bagi saya. Dengan saya semua salah. Ini yang terbaik. Boleh dikatakan tier S+. Tiada cabaran lain yang mampu mencabar tier S+. Kita tahu Clemzy dengan Sizu memang ada dendam peribadi. So, sekarang ni begini, dekat dalam komunitas Free Fire di Malaysia, kita ada A, ada S+, ada B, ada C. So ini yang paling top sekali. Sama. Ya. Yeah. Dan yang menariknya untuk Malaysia mempertaruhkan satu pemain PC iaitu Sizu dan Rohingya mempertaruhkan satu pemain PC iaitu Wan Arkan. Bagaimana Rohingya mempertaruhkan 3 pemain handphone iaitu Kenzo Arkan, Syahid dan juga Rafiq Arkan. Tapi kenapa pakai PC? Kan game ni handphone. Kenapa tak ada semua setup semua mobile? Itu biasa. Dari perlawanan laga PC itu biasa. Ya kalau tak mampu beli PC senyap-senyap aja. Komen-komen gimana? Benzi? Kalau main PC memang tak ada skill aja. Nampak tu guys. Tepat. Lain macam. Ya Zee, komen player PC? Player PC. Sila komen tu. Ulang saja. Tak ada duit, dia diam saja. Kau punya PC kak? Cakap. Tak boleh cakap apa. Tak, kita bawa Clemzy sini untuk mempertahankan kita Malaysia. Tapi betul. Sekarang ni kita tengok. Dan saya nak Rohingya juga. Rohingya. So hari ni Rohingya. Betul. So kita dengan Clemzy sama. Okey. Man dengan YZ. Saya nak tengok Rohingya bantai tier 1 tu. YZ Malaysia Ya, mantap. Itu Pasti, yang berlaku. Walaupun aku tak tahu macam mana gameplaynya, tapi Jangan risau YZ. Ini yang terbaik Malaysia pernah ada.
Ya, ini setanding apa? Setanding Lozzi, setanding gede. Okay guys, tak lagi masuk lagi. Ayo kita masuk terus di match yang pertama, Malaysia versus Rohingya. Ya, di mana kita akan bermainkan 7 pusingan untuk game pertama. So best of 3 yang mana? Betul. Best of 3. So mana pasukan mendapatkan 2 kali kemenangan saja otomatis akan mendapatkan boleh dikatakan juara untuk Showmatch Podcast Buyaja. So kita lihat itu dah set up dari pasukan Malaysia kita. Kita ada Saizu, terus kita ada Kimi, kita ada Rook 99 dan juga kita ada Mazdo. Okey, mereka sudah bermula seperti biasa. Compound Mil akan beraksi di atas sini, man. Ya, ini sangat menarik. Pertempuran awal berlaku di kawasan Mil. Sudah pasti 4 lawan 4. Belum ada yang terkena knockdown lagi. Bagaimana pasukan Rohingya cuba untuk counter? Bagaimana pasukan Rohingya cuba untuk melawan pasukan sekuat Malaysia? Ini yang menjadi tanda tanya. Belum lagi terkena knockdown, belum lagi tersakiti. Namun kita lihat di sini dari segi gameplay seorang Mazdo, dia cuba lagi merusuh. Sayangnya Wan Arkan berjaya menjatuhkan seorang Kimi. Malaysia kehilangan satu jentera sekarang ni, Abasha. Ini sudah pasti senyum lebar bagi saya dan juga Clemzy, di mana boleh dikatakan 4-3 peluang untuk pasukan Rohingya untuk mendapatkan pandangan untuk pusingan yang pertama. So kita lihat setup daripada pasukan Malaysia nampaknya 2 tewas, 4 lawan 2 nampaknya. Jangkaan Abaman sebagai idaman saja, sebagai mimpi dan juga bersama dengan YZ. Masih lagi awal untuk kita perkatakan tentang kemenangan serta kekalahan. Sekarang, Mazdo VVIP akan mencuba yang terbaik. Walaupun tewas di round yang pertama, ini baru permulaan. Sabar Malaysia, kita masih lagi mampu bangkit. Kita kena tahu, kita punya negara adalah Harimau Malaya. Sekarang ni Winzy, kenapa tadi kami YZ akan tengok gimana setup pasukan Malaysia dengan bertemu dengan Rohingya? Satu game lagi. Oh, masih awal ya. Mungkin Malaysia belum panas jari lagi ya. Tapi itu kan selalu kasih reason yang sama lah. Itu budak bosan lah dengar. Permulaan bukan pengairan. Permulaan bukan pengairan. Itu it's a fact lah. It's a fact ya. So masih awal lah, baru game pertama. Kalau sampai ini tiba-tiba 3-0 memang patutnya pensi aja itu player. YZ ni pedas juga ya. Kenapa sih? Tangkap. So sekarang kalian sudah pasti pasukan Rohingya mereka mendapatkan mata kemenangan untuk game kita yang pertama. Adakah pasukan Malaysia mereka bangkit? Nampaknya pusingan kedua akan memiliki pasukan Malaysia. Rafiq telah ditewaskan tapi 4-3. Sudah pasti peluang untuk pasukan Malaysia untuk mendapatkan kemenangan untuk game yang pusingan yang kedua 4-3 sekarang ini. Ya, ini sangat menarik kerana pasukan negara kita telah pun mulai panas. Bagaimana 2 pemain daripada Rohingya itu Kenzo Arkan dan juga Rafi Arkan berjaya diculik. Kali ini adakah seorang yang bernama Wan Arkan akan dihabiskan? Pertempuran 2 lawan 1. Bagaimana Afkar dan juga seorang Kimi dimainkan daripada kedudukan belakang. Namun pun begitu, Kimi dijatuhkan oleh Wan Arkan 2 lawan 2. Kali ini cukup sengit. Nampaknya 2 lawan 2. Adakah pasukan Rohingya akan menangkan kemenangan untuk pusingan kedua ini yang kita mahukan? Adakah impian untuk Maman dan Winzy cuma akan menjadi kenangan bagi anda tu yang pusingan yang kedua? 1-2. Wan Arkan last man standing. Adakah dia bukan satu shot itu baik sekarang ini cuba untuk meletupkan kepala 2 player pasukan Rohingya. Nampaknya begitu rancak, begitu licik pada mana-mana Arkan kita. Ya, namun pun begitu 2 lawan 1 Sizu TZ masih lagi ada kerana pertempuran kali ini satu player PC daripada Malaysia Sizu ada berlawan dengan Wan Arkan satu player PC daripada Rohingya. Kali ini cukup menarik, namun Malaysia jangan kalah. Ada Alter Rock di belakang akan memberikan support. Kali ini mungkin mata penyamaan berjaya dicapai oleh Malaysia, tetapi Alter Rock dijatuhkan. Kali ini PC versus PC, Wan Arkan versus Sizu akan dimainkan. Kali ini cukup menarik untuk kita bergerakkan serta permainan. 1 lawan 1. Mantap Malaysia akhirnya berjaya menyamakan kedudukan. Ya, kita ni begini je man. Pasukan daripada Rohingya cuma kasih satu mata je kepada pasukan Malaysia. Berikan mereka macam mana kata kasih. Udah kalah lah. Hey, kemenangan mudah. Lain kali tukar Syah Arkan. Kenzi Arkan. Clemzy Arkan. Okey, Winzy gimana? Komen kamu gimana Winzy? Ayo. Aku untuk pasukan Malaysia itu siapa tu? Mazdo tak ada skill lah. Mazdo itu player top loh. Player top, main macam bot.
Ini talam dua muka. Cakap sokong Malaysia. Sokong aku biar ada semangat lagi. Ya, betul. Ui, nampaknya itu dah komen daripada Wenzi. Mazda main macam bot. Apa pun yang berlaku, Wan Arkan diberikan tembakan utama sekarang. Wan Arkan dah sekarat sekarang ni, Bansyak. Nampak dah sudah pasti. Adakah pasukan Rohingya boleh mendapatkan kemenangan untuk musim ketiga? Ini yang kita mahukan. Ini yang kita mahu daripada keracahkan pasukan Malaysia. Yang pasti mereka menggunakan mata kedudukan. Tapi nampaknya mereka tidak begitu baik. Cuma pada bagi 3. Tapi jangan risau guys. Mantap, Kemi! Wow! Rohingya, wake up! Walaupun begitu, 3 lawan 1. Malaysia dengan tiba-tiba melebarkan sayap. Semangat harimau Malaya itu terserlah ketika ini. Clemzy, Abang Syak, tengok Malaysia dah dapat 2 mata kemenangan. Masih awal lagi, baru pusingan ni yang pusingan ketiga. Bro, relax bro, santai bro. Halo bro, lain kali kalau kalah Rohingya, tukarlah Syak Arkan. Kamera sana bang. Tak boleh, saya tak nak tengok. Saya tak nak tengok lah. Abang Man. Oi. Nampak Malaysia. Ya. Ya, yang penting Abang Syak seorang saja Clemzy bisu saja. Tak, aku dan Clemzy kita chill. Kita tengok. Sebab apa? Clemzy dah fikir dah betul ke aku kena tukar nama ni. Clemzy Arkan ni. Tak, sekarang ni setup mereka dah cun. Setup untuk pasukan Rohingya mereka dah setup on point untuk malam ni, pasti akan rata Malaysia. Kalau Rohingya kalah, saya tukar nama. Tukar nama apa tu? Tukar nama Arkan belakang. Clemzy Arkan. Oi. Apa pun dah berlaku. Pegang kata-kata Clemzy Kalau Rohingya kalah, Clemzy akan tukar nama Clemzy Arkan. Ya, apa pun yang kita saksikan sekarang, Malaysia akan menggepur terus. Pasukan Rohingya mampu atau tidak, semua terletak kepada kemampuan pasukan negara kita. Di mana seorang Rafiq Arkan telah dijatuhkan oleh seorang Kimi. 3 lawan 4. Adakah Rohingya akan dikalahkan sekali lagi? Bersediakah Abang Syak menerima hakikat ini? Masih lagi awal bagi awal. Sudah pasti pasukan mereka harus bangkit walaupun mereka bertiga balas 4. Tapi nampaknya setup pasukan Malaysia boleh dikatakan gergasi sukar untuk mereka menekan. Tapi tidak begitu mustahil untuk pasukan Rohingya untuk menekan kedudukan mereka. Masih 3 balas 4 sekarang ini. Kita lihat pada Arkan. Arkan cuba untuk memberikan tekanan. Tapi double nine begitu baik sekarang menggojek sebelah kanan. Tetapi nampaknya Wan Arkan telah ditewaskan. Mantul. Kenzo seorang diri. Apa sudah jadi? Rohingya bangkitlah. Sudah saya katakan, ini pasukan terbaik Malaysia pernah ada. Dan bukan saja mereka dihantar untuk bertembung dengan Rohingya. Pasukan ini pernah dihantar bertembung dengan Indonesia. Itu yang berlaku. 4 lawan 1. Kenzo Arkan akan menjadi badut, akan menjadi bubur. Jadi bubur? Ya. Bubur tu mungkin. Bubur tu bubur makan ke bubur joget? Ya, apa-apa sajalah bubur. Yang penting bubur untuk dimakan. Dan sekarang 2 lawan 1. Kita lihat bagaimana 2-1 kedudukan sekarang. Kenzo Arkan dikejar oleh 4 pemain. Dah tak mampu buat apa. Menyerah sajalah. Kita dalam kehidupan kalau tak mampu, layankan aja. Okay, sekarang ni kita tanya para analis kita. Okey, sekarang ni boleh katakan 3-1. 3-1 boleh tak untuk pasukan Rohingya bangkit? Bisa enggak? Tak boleh, soalnya Mazda dah bangkit tadi. Sebab kan kamu panggil bot terus bangkit ya? Ya, terus bangkit. Jadi sepertinya Rohingya cuma dikasih 1 je lah. Tak. Kenzi Arkan senyap kenapa? Clemzy Arkan macam mana sekarang? Kenzi Arkan senyap betul. Masih permulaan lah. Masih permulaan. Permulaan bagi saya tu 5. 5 poin itu terawal. Okey. Best of 3 kan? Ni baru game pertama man. Relax man, santai man. Budak-budak Rohingya tengah warm up lagi tu. Mereka belum dapat momentum. Malaysia terus bantai Rohingya ni, seterusnya bakal bantai-bantai lah. Ya, teruskan bantai aja. Lepas bantai menang. Lepas menang, Clemzy Arkan. Syak tak ada janji ke? Apa dia? Syak tak ada janji ke? Syak tak boleh. Kalau Rohingya kalah, Syak Arkan. Tak boleh. Itu kita dah kena trademark. Oh bahaya. Okey. So, Syak Gaming, Syak Arkan. Wow. So yang menarik yang sudah pasti nampaknya pasukan Rohingya mereka harus bangkit sebab mereka boleh dikatakan mereka 2 mata di belakang. Tetapi kedudukan tidak betul bagi Syahid. Syahid telah ditewaskan. Adakah Kenzo dapat bertahan lanjut terus sekarang ni player bernama Rafiq Arkan di bawah. Wan di depan. 2 balas 4. Apa sudah jadi bosku? Saya berminat dengan komen Ovi. Man kenapa? Bukan geng Rohingya ke? Saya muka Jawa. Tapi Malaysia. Lainlah awak tu Ovi. Awak tu muka Vietnam. Nampak sekarang kemenangan 4 buat Malaysia. Kekalahan pasukan Rohingya semakin terserlah. Rohingya sausage. Rohingya ada 1 mata. Oh, sausage betul lah. 1 mata sausage. Aku lupa.
Aku lupa bos. Dia lawan dengan pasukan terkuat negara Malaysia ni. Kalau tak telur, sausage. Okey, kalau lihat daripada pengalaman Mizi dengan Clemzy, kalau dah pasukan Rohingya mereka dah jauh dalam berapa mata? 4-3 mata. So setup seterusnya bagaimana? Adakah mereka gas terus ujar mata atau mereka tunggu untuk bangkit pada game yang kedua nanti? Memang cupu je lah. Serius ya? Dari Beda? tadi dia 2 lawan 1, lawan Malai pun tetap kalah 2. Kalau apa yang saya nampak, diorang kena main rapat. Dalam apa yang saya nampak, Arkan yang bawah sekali tu nampak dia main seorang. Bro. Rafiq Arkan. Solo lah. Dia solo. Tapi Rafiq Arkan baru saja menjatuhkan Masdo. Baru. Oh, 2. Dia bangkit. Dia kena ada support. Kalau tak ada support, dia macam tadi. Betul, saya setuju dengan Clemzy. Clemzy WhatsApp kejap. Tapi Clemzy kena tahu bahawasanya dalam tim Malaysia ni Sizu TZ yang paling kuat. Sizu pernah kalahkan Clemzy dalam live. Tapi itu hanya aim. Itu hanya aim. Okey. Aim itu semuanya hoki. Ada alasannya. Ya, apa yang berlaku 3 lawan 2. Pasukan negara kita benar cukup tempang dengan 2 pemain, tapi dengan adanya Sizu, dengan adanya Kimi, pasukan negara kita mungkin menharungi dengan begitu tenang 3 lawan 2 ketika ini. Nampaknya masih 3 lawan 1. Begitu awal Man memberikan ulasan. Nampaknya sudah pasti kemenangan untuk pusingan ke-6 akan dimiliki dengan begitu mudah oleh Rohingya. Tak, sekarang ni selepas Clemzy tegur, Rafiq Arkan ni main seorang-seorang tak ada support, terus dapat 3. Betul. Sebab saya dah ada orang nak kejar dia. Support dia belakang. Oi. That mean pasukan Rohingya sudah baca gameplay untuk pasukan Malaysia. Betul. Ini bahaya ni Man. Dia dah tahu setup gameplay Malaysia. So nampaknya Saya tahu daripada awal lagi yang tier 1 ni macam mana gameplay. Cuma tak ada team yang boleh support nak lawan. Ya betul. Sebab aim diorang keras. Itu saja. dia punya aim je keras. Aim je Tapi dia orang punya mekanik sebenarnya. Mekanik chemistry tak ada. Oh boy, dengar tu Elite Army komen daripada Clemzy. Kalau M keras artinya mekanik lagi keras. Ya, begitu. Orang baru belajar. Tidak segacor. So, kita sedang berbola sekarang ni untuk pusingan yang ke-7. Adakah pasukan Malaysia boleh mendapatkan kemenangan di mana akan mendapatkan match point untuk game yang seterusnya, iaitu pusingan yang ke-8. Yang pasti pasukan Rohingya harus menggagalkan objektif untuk pasukan Malaysia untuk mengejarkan match point untuk game yang seterusnya. Apa sudah jadi? Masih 4 berbalas 4 dan jaga Masdo telah ditewaskan. Besar kemungkinan apa yang dibilang daripada Clemzy benar, sudah pasti peluang bagi pasukan Rohingya untuk mendapatkan kemenangan back to back untuk pusingan ini. Sabar kerana Malaysia masih lagi berada di hadapan. Walaupun nampak di sini Malaysia agak sedikit tertekan. Namun itu bukanlah kunci bahawasanya Rohingya mampu menyamakan kedudukan, mampu bangkit dalam permainan. Ayo Malaysia, tunjukkan semangat kebangkitan negara. Nampaknya boleh dikatakan Rohingya boleh kejar anytime ni sebab 4-3 ni. Kalau lah pasukan Rohingya menang untuk pusingan ni pasti seri. Dia saya nampak lah. Mula-mula Wan Arkan. Lepas tu Rafiq Arkan. Lepas tu mesti Kenzo pula. Lepas Kenzo itu yang IFC Syahid kat atas ni. Dia mudah saja. Nak menang. Nak menang je. Komen aja Mas. Tak apa-apa. Komen. Lanjut dulu. Okay. Dia saya nampak watak Wenzi ni keluar main ada pada Wenzi. Keluar main. Dia orang yang tenang, relax. Tapi saya ada pantun untuk Clemzy. Nak Rohingya menang. Betul. Naik kereta api pergi ke Pulau Pinang. Nak menang mimpi. Tak ada kena-mengena Tak ada kena-mengena. Tapi apa yang berlaku kedudukan sekarang 4 lawan 4 pertempuran berlaku di kawasan Peak. Saya nak nyatakan kepada Abashak. Apa dia? Di kawasan Peak ni, Elite Army tak pernah kalah. Pasukan Peak ni? Dekat kawasan Peak. Mari kita lihat. Ya, kita saksikan. Nampaknya 3 lawan 3. Nampak boleh katakan gameplay balance antara dua-dua pasukan. Sudah pasti pada segi mechanic and firepower boleh katakan seimbang. Tapi sekarang ni 2 lawan 2. Saizu masih bertahan dan juga Kimi dan juga Syahid dan juga Arkan di bawah. So sekarang ni boleh dikatakan besar kemungkinan akan dimiliki oleh pasukan Rohingya saya. 2 lawan 2 macam mana macam tu? Boleh. 2 lawan 2 macam mana boleh pergi ke Rohingya? Sabar. Kalau 2 lawan 1 boleh kita katakan pergi ke pasukan yang ada 2 pemain itu. Namun sekarang keadaannya stabil dan masih lagi bermain. Kimi kau tolong jatuhkan Rafiq Arkan. Sizu masuklah Sizu. Waduh, pertempuran yang masih luar biasa. Daripada kawasan luar masuk ke kawasan dalam. Kali ini Malaysia akan membantai. Ini nampaknya memberikan satu atau apa? Hebat
jalur gemilang untuk mendapatkan kemenangan untuk pusingan yang ke-8, Man. Apa sudah jadi, bosku? Sabar. Di kawasan pit ni, 2-1, bos. di kawasan pit ni, 2-1, Elta Army tak bos. pernah menang. 2-1, bos. Di kawasan pit, Elta Army tak 2-1, pernah menang. bos. Kan betul. Kedudukan sekarang baru 4 sama. Relax, santai. Wizi, komen Wizi? Kau tengok Elite Rock tu, dia masih mengumpulkan energi-energi untuk jadi Ruok. Begitu. Glamzy ada komen ke? Wan Arkan tu tengah mengejar jadi saya ke tu. Oh, Wan Arkan, Glamzy Arkan. Dia kena mengena. Cun. Okay. Tak lama, Glamzy Arkan. So sekarang ni dah seri sama tau. 4-4. Betul. Kalau kita tengok sekarang ni, boleh dikatakan malam ini game pertama, kita akan bermainkan 13 pusingan. Tidak mustahil Nak loh. masuk gear boleh? Ha? Nanti nak masuk gear akan lah. Ya, apa yang berlaku? Situasi 4 lawan 4 pertempuran berlaku di kawasan Khatulistiwa. Betul? Di mana kedudukan Wan Arkan terculik. Rohingya culik je Wan Arkan. Lock je Wan Arkan. Rohingya akan rata. Betul. Sekarang ni boleh dikatakan kedudukan tidak begitu baik untuk pasukan Rohingya. 2 telah pun ditewaskan. 2-3 peluang bagi pasukan Rohingya untuk mengejar. Begitu baik nampaknya gocekan daripada player yang bernama Arkan. Dan juga dikejar oleh Masdur dan juga Kimi. Ui, 3 lawan 1. Bosku, mana adil? Bos 3 lawan 1. Tak adil. Pergi rush je terus. Halo bro. Kamu bercakap tentang tidak adil. Bagaimana kamu lakukan di kawasan pit tadi? Kamu sedar diri. Sekarang, kamu yang perlu terima hakikat. Bahawasanya Rohingya dikalahkan. Apa? Lepas ni kita tengok compound mana. Kalau compound di Cape Town, kita menang. Confident ni. Cape Town sedap oh. Memang sedap. Ya, Captain sedap bagi abang. Sebab abang push rank ngendok. Saya bukan Captain, Peak. Oh, peak Ya, kita duduk dengan kata lain, kalau e-sport Buriram. Kita kalau lah Cape Town, siapa? Cape Town, Onyx ya? Onyx ya? Abang boleh buat Onyx. Kita tukarlah Observatory kan Falcon. Tak apa bang. Abang ambil Sentosa. Expand duduk kat sana. Expand main baik. Ya, expand duduk baik. Ya, situ saya cakap daripada Onyx baik expand. Okey, nampaknya. Oni lepas, expand tak lepas. Dia nak betulkan Indonesia juga. Macam ni bang. Expand lagi okey daripada West Saka Sriwijaya. Lebih okey daripada Famos. Yang penting kita lagi okey daripada WAG. Bolehlah. Boleh. So nampaknya sudah pasti pasukan Rohingya mereka harus bangkit untuk mendapatkan mata seri untuk pusingan ke-10. 4-14-4 dan sudah pasti kelihatan sekarang ni Mil adalah compound akan berturan untuk mengejarkan mata. Nampaknya mereka berpecah. Masdur tewas. Peluang untuk pasukan Rohingya untuk mendapatkan mata. Adakah seri akan berlaku kembali untuk pusingan yang ke-11 sekarang ini? Kita lanjut terus pada Rook Double 9. Rook Double 9 pun tewas man. 4 lawan 2 man. So, ini kalau kalah ni bang, saya bincang kalau main kita bubar kelas tier S+ man. Kenapa? Ya, kalau tak mampu nak tewaskan Rohingya. Halo, tier S+ kot. Kita ada jentera serangan. Tier S+ ni bang, kalau ikutkan kita punya force military, mereka ni lah UTK, unit tentera khas. UTK ya? Ya, UTK, unit tentera khas. D9. Okey, sekarang ni walaupun UTK ke tak UTK pun sekarang ni dah koyak guys. Dia cuma tinggal 1 je sekarang ni cerita dia. Satu tak satu. Kalau menang Rohingya, 5 sama. Itu yang berlaku. Ayo Sizu, ayo. Lakukan terbaik Sizu. 3 lawan 1. Bukan tak pernah buat, pernah buat. Tunjuk kepala anda kepada Rohingya untuk mendapatkan shot. Sizu. Tunjuk kepala. Sizu, anggap je yang 3 depan kau tu Clemzy. Bagaimana kau kalahkan Clemzy dalam live? Begitu kau buat, Sizu. Tapi baik kalau tengok gocekan pantas je main. Akhirnya pecah juga kepala. Ropi Arkan 11 kill tu, Ropi Arkan tu. Kemenangan 5 mata antara dua pasukan. Harimau Malaya pun ada 10 kill tu, si Ruok tu. Baik mana? ganti nama je, jangan pakai Ruok. 1 kill Ruok. Aduh. Tier S+. Ahmad, macam mana ni? Baru 5 sama, relax. 5 sama, tak ada menang, tak ada kalah. Kita masih lagi seimbang perlawanan ni. Masih seimbang. Masih lagi seimbang. Tapi saya nak cuba nyatakan kepada anda. Saya ulang sekali lagi. Apa dia? Elta Army Tier S+. Mereka UTK, unit tentera khas. Unit tentera khas. Tapi Elta Army mungkin ada tier S. Tier S ada dia? S+. S+. Tapi Rohingya hanya ada saya. Lain macam tu. Masalahnya Glamzy senyap je bisu.
MZ dia tengah study. Tapi apa dia study tu boleh dikatakan ramalan dia betul, Mat? Tak. Kalau korang perasan tak sekarang ni bahawasanya Malaysia tengah obok-obok pasukan Rohingya. Dia bagi Rohingya samakan kedudukan, dia tinggal kembali. Dia bagi Rohingya samakan kedudukan, Malaysia tinggal balik. Tapi Sudah. Nampak? Wan Arkan dijatuhkan. Rafiq Arkan ni. Come on, habiskan Rafiq Arkan. Masdo, Kimi, Sizu, kerahkan seluruh jentera kita. Tunjukkan kekuatan negara Malaysia. Tidaklah begitu mudah. Tidak mustahil kalau pasukan Rohingya mereka boleh bangkit 2-3. Anything can happen untuk dua player yang sudah pasti mereka ingin mendapatkan kemenangan. Tapi yang pasti kelihatan sekarang ini, kita akan menang 13 pusingan. Itu dah confirm, guys. 13 pusingan memang confirm sekarang ini. 3-14-2 yang sudah pasti kita ada Arkan dan juga kita ada Rafiq dengan Kenzo. Itu daripada Arkan. Cuba untuk menekan, untuk meletupkan kepala Kimi. Baik. Wow, jump shot. Ui, gocek kiri kanan. Masdo geraklah Masdo. Masdo ni dia buat kerja ke tak buat kerja ni? Tak masalah Masdo sekarang dah low perform ni. Kan? Dan macam mana Winzy boleh baca gerakan Masdo tadi di awal permainan? Winzy cakap Masdo ni bot. Betul lah Winzy. Wah, mantap sekali. Ya, Kimi dah berjaya menjatuhkan Kenzo Arkan. Sekarang tinggal Rafiq Arkan. Halo, 11 kill. Belum tentu kau boleh kalahkan 3 pemain negara Malaysia. Itu tak mungkin terjadi. Nampak siapa yang pecahkan kepala tu? Mana? Masdo. Saya tak nampak sebab saya minum air tadi. Masdo tu. Masdo tu Malaysia. Saya tadi minum air. Siapa Dia tu? pecahkan kepala ke Rafiq Arkan. Rewind. Rafiq Arkan tu Myanmar. Rewind balik. Betul. Boleh tak rewind? TikTok tak boleh rewind TikTok tak boleh rewind lupa kita. Macam tu lah kalau nak kalah. Dia kalau menang round ni tak boleh rewind. Tapi kalau menang sekali lagi, pecah telinga sekejap lagi. Sekarang ni okey 6-5. Okey, Clock Tower ni. Wah, Clock Tower ni boleh katakan semua player main handal. Sebab ini compound favourite Clock Tower ni. Tapi saya nampak Rohingya akan menang. Sebab Rohingya dapat dekat belah bawah tau. Z nampak daripada mana? Mereka high ground. Nanti tengok Nampak? Dari segi gerakan Rohingya cuba melakukan rotasi. Dia mengambil di bahagian bawah. Masuk di sebelah kanan. Santai. Dah nampak. Oh, pecah kepala. Belum lagi. Dah takut. Kepala lompat. Si Wan, apa hal dekat atas susu? Oh, mantap. Satu pemain daripada Rohingya berjaya dijatuhkan. Mental Rohingya dah pressure. Dah loose dah. Mental Rohingya dah loose dah sekarang ni. Perasaan Dia loose bukan sebab apa? Penyokong Rohingya dekat komen cun. Okey. Masalahnya penyokong Rohingya dekat studio ni bingit. Okey, sekarang ni pada semua penyokong Rohingya #RohingyaWin. #RohingyaWin. Hantar sebanyak yang boleh bagi mereka semangat. Dengan you guys komen #RohingyaWin, pasti mereka bangkit untuk game yang kedua. Satu lagi, abang kena faham. Yang Clemzy ni dah ada Clemzy curse. Ya ke? Setiap pasukan Clemzy sokong, semua akan kalah. Tapi betul cakap kamu Winzy. Tapi silap tadi Wan kan? Silap ni Wan kat atas tadi. Tak silap. Sekarang dia tahu tak 4 lawan 1. Satu kemenangan Malaysia. Sebenarnya Wan tak salah pun. Betul? 3 orang ni macam terpressure dah. Tak berani maju lagi. Oh, tadi Wan yang si Wan tu betul. Ya, Wan tugas tu betul. Cuba yang 3 yang bawah haru tadi. Tak masalahnya MAV Force pun #RohingyaWin. Ya, betul. #RohingyaWin. Ayo. #RohingyaWin. Hantar sebanyak-banyak yang boleh guys. Come on. Esok habis surat resign ni MAV Force ni. Ya, apa yang berlaku kedudukan sekarang? Malaysia berjaya mendapatkan mata kemenangan. Ini dia kekuatan Malaysia yang tidak boleh dihandalkan oleh pasukan Rohingya di match yang pertama. Are you learn something, Abang Syak? Basically you are speaking me in English. Yes. Oh, you're speaking in English. Oh, yes. Yeah. Okay, but the game, my brother. This is game number 1. Game number 1, anything can happen. Game number 2, they will make a comeback. You don't talk too much. If you lose, just lose lah. What lose, man? So, komen, Clemzy? Okay, sekarang ni pada Clemzy dengan Winzy. Is more different. Oh, English juga. English juga. You turn on your game now. You change your name. Yeah. From Panel Z to Clemzy Arkan. The last one. Okay. Yeah. Boleh dikatakan sekarang ni kita juga MVP. MVP dimiliki oleh Abang Kimi 4,925 Tetapi Ki paling tinggi Sizu paling tinggi. Rohingya Ki paling tinggi dia boleh Rafiq dengan 11 damage 3198.
Kalau kamu lihat dari sini, Winzy, apa dia ada rumusan pada game yang pertama gimana? Kalau jujurnya. Sejujurnya dari segi Malaysia dengan Rohingya 11-12, tapi dari segi mereka punya mental Malaysia lagi okey. That means kesilapan daripada Rohingya tadi bila mereka dah jatuh satu mata dua mata, mental mereka terus drop ya. Mereka tak berani pressure balik musuh. So that means mereka harus reset kembali kan sepatutnya. Clemsy? Banyak hal. Dalam late game tu dah banyak gagal lah. Yeah. Banyak lari. Dia pergi lari pula dia jauh tadi. Perasan kan? Perasan. So Yeah. mental lah. Mental lah tu. Masa dah kalah ni macam-macam lah. Itu tak kena, ni tak kena. Dia masa mula-mula kahwin semua wangi. Bila dah lama dah nak putus, nak bercerai ni, busuk semualah. Dia lama-lama kahwin nombor 2. Halo, kita dalam hubungan, kita jangan putuskan. Baiki dulu. Jangan komen. Apa-apa pun yang berlaku, sokong terus. Kalah match yang pertama, bukan kalah di match yang kedua. Belajar daripada saya. Bagaimana Abang Syak rasa pasukan Rohingya dah rasa nak menang dah. Abang Syak, happy dah menang. Rupa-rupanya kalah. Lose. Ibu game pertama, bos. Relax, bos. Santai, Lose. bos. Abang Syak buat tangan macam ni. Angkat tangan macam ni. Kenapa? Tangan. Lose. Okay, Clemsy. Sekarang ni kalau lihat sekarang ni. So sekarang ni untuk pasukan Rohingya untuk mereka bangkit bagaimana? Mereka harus mereka harus main rapat ke atau mereka harus kuatkan mental? Maybe kuatkan mental je. Mental ya, Clemsy? Mental sama strateginya. Strategi ya? Ya. Okay, so kita lihat untuk yang pusingan game kedua. Malaysia adalah main rapat. Main rapat, dorang akan aimnya lari. Benar ya? Bisa ya, bisa enggak. Bisa ya, enggak. So macam mana tak faham betul. So that mean dia main rapat, kalau main rapat Huru-hara. huru-hara. Sebab Rohingya pandai backstep. Oh, dia pandai backstep. Yang si Rofiq Akan tadi, dia banyak main backstep. Banyak main backstep. Dia paling power. Betul. Kalau daripada pasukan Malaysia, Mazdo macam mana? Mazdo, dia comeback tu lambat. Dia comeback tu lambat. Kalau boleh, fast game tu kena dapatkan 4 poin tu untuk Rohingya. 4 poin sebab mentality untuk Malaysia akan gagal lah. Dalam 3 atau 4 tu, dia akan drop. Saya tak nak komen apa-apa. Saya biarkan Abang Syak bercakap dengan labu-labunya. Oh, labu-labunya. Ya, sudah kalah banyak bicara. Kalau benar nak bicara, bolehlah. Ini kalah. So macam mana kita punya project manager, match kedua kita bila boleh berlangsung, saya dah tak sabar dah ni. Nampak? Pasukan Rohingya sidai. Tak, mereka tengah relock. Relock tu harus. Takkanlah tak Reload ke lari? relock pun. Mereka tengah relock pun. Sekarang ni, apa yang berlaku? Wenzi pun dah sokong Rohingya. Saya seorang Malaysia. Saya tak jangan berselindung dengan baju yang berlogo Malaysia. Kita tengok yang ni, logo KS. Bajunya Prem Rasangre. Ilok tu macam apa ni? Oh, Malaysia juga. Nampak mana? Baju Malaysia. Aku tutup. Kenapa? Buka. Janganlah buka. Lainlah saya. IPSB. So kalau boleh pada semua tapping guys. Tapping dan juga buat hashtag kalau you guys support Malaysia, letak hashtag Malaysia win atau hashtag Rohingya win. Ya, betul. Kita akan menunggu untuk game yang kedua. So nampaknya kita menunggu kehadiran daripada player Rohingya untuk mereka hadir untuk match game yang kedua. So boleh dikatakan pasukan Rohingya mereka harus bangkit lah. Kalau mereka tak bangkit, memberikan mata mudah untuk pasukan Malaysia mendapatkan kemenangan. Bagi komen saya lah bang, untuk pasukan Rohingya ni, serius talk lah kan. Rohingya ni dia kerap bermain selfish. Dia tak main satu squad. Okay. Kalau kita tengok perlawanan yang terakhir, pertembungan di kawasan Clock Tower. Betul. Rotasi dilakukan oleh pasukan Rohingya berpecah belah. Di mana 2 masuk di sebelah kanan, 2 masuk sebelah kiri. Formasi itu mungkin 2-2. Tapi bila dalam kawasan pertempuran, Rohingya ni kerap lari pada posisi. Apabila mereka diserang, mereka berpecah. Berbeza dengan pasukan Malaysia, mereka diserang, mereka menyerang dalam keadaan yang kompak. Itu yang menjadi kelebihan buat pasukan negara kita, Malaysia. Dan kena tahu, Malaysia ini kaum berbilang bangsa. Itu mengajar kita erti bersatu. Oh, dia boleh masuk sentimen tu. Bos jangan menguap.
Dia boleh masuk sentiment tu pula lain macam. Ya, lain macam. Nampak? Dah hadir dah. Ganti orang. Ganti orang. Tapi apa yang kita tengok di sini, pemain daripada pasukan Malaysia masih lagi mengekalkan 4 pemain yang sama. Tizu, Masdo, Kimi dan juga Elterwalk. Namun untuk pasukan Rohingya, kita lihat ada Rockstar dan juga Rockstar seorang. Khalid tadi tak ada? Okey, 2 pemain baru dimasukkan pasukan Rohingya, itu Khalid dan juga Rockstar, dan 2 pemain lama yang dikekalkan daripada match pertama dibawa masuk di match kedua, iaitu Wan Arkan dan juga Rafi Arkan. Semua dah tak sabar? Yes, let's go. Alright, tanpa berlengah lagi, kita mulakan terus match yang kedua. Malaysia atau Rohingya. Ayo, kita tentukan. Itu dia. Dua-dua pasukan akan mengejarkan mata untuk mendapatkan game yang seterusnya. Kalau pasukan Malaysia menang game ini, so kita akan bermainkan 2 game saja. Tapi kalau pasukan Rohingya menang game ni, kita akan pergi ke game yang ketiga. Di mana game yang pertama telah pun dimenangi oleh pasukan Malaysia. Agak sengit boleh dikatakan tidak kosong. Betul tak, Gamzi? Dia tak kosong tau. Lemzi sekarang dah senyap bisu. Dia dah takut. Kenapa? Dia dah takut Rohingya kalah. Sebab kalau Rohingya kalah, dia kena tukar nama. Betul. Kalau lah Malaysia kalah, Kieman nak tukar nama tak? Saya tak ada janji apa-apa. Dia kena ingat Lemzi ada janji. Lembu berpegang pada tali. Manusia berpegang pada janji. Betul tak Lemzi? Betul. So komen Lemzi bagi. Nak buat deal sikit boleh? Buat deal sikit. Sini boleh? Abang mau belanja lobster. Mana boleh. Tiba-tiba lobster. Hey, depan sana ada nasi goreng ayam tau. Nasi goreng lobster tak ada. Itu pun Haji yang suggest. Itu dia dapat dia. Kedudukan tidak begitu baik untuk pasukan Malaysia. 2 berbalas 4. Adakah Khalid dengan Rafiq? Rafiq tewas. Apa jadi bosku? Khalid. Last man standing guys. Daripada Rohingya. 4 lawan 1 sekarang ini. Nampaknya Khalid kedudukan tidak begitu baik. In danger. Ya, apapun yang berlaku dalam permainan kali ini, Malaysia nampaknya berjaya membuka tirai mata kemenangan dengan 1 untuk Malaysia. Ini cukup baik untuk kita sebagai rakyat Malaysia meletakkan pasukan negara kita akan mengalahkan pasukan Rohingya kali ini. Are you ready to lose? No. Still early, baru game. Baru pusingan kedua, man. Tapi saya rasa macam saya silap guna ayat lah. Are you ready to lose? Saya teringat ke seorang player Indonesia. Are you ready to lose? Siapa? Wawan Ya. Are you ready to lose? Tiba-tiba kalah. Brazil balas kau-kau tu. Alright, boys and girls. Itu dah dapat dia setup antara 2 pasukan. Siapa akan memegang kemenangan untuk pusingan yang kedua? Adakah pasukan Malaysia boleh mendapatkan kemenangan yang kedua bagi mereka untuk malam ini, atau Rohingya akan mendapatkan mata pertama? Saya rasa 4. Sekarang ni saya rasa Malaysia dah full power. Mereka dah memang overcharge, mereka dah panas. Kalau tak 7-1 mungkin 7-0 Rohingya akan kalah ni. Tidak. Impossible. Kalau boleh masuk ni, kalau saya tengok ni Rohingya main dah tu. Tengok dah terpecah-pecah dah. Dah pecah dah. Mental dia dah tak okey dah. Tapi dah jatuh seorang tu. Kimi dah jatuh. Biar dah terjatuh pun mental tu tak boleh dia kena balik. 3 lawan 3. Jatuh seorang bukan erti kalah. 2 Malaysia. 2 Malaysia nampaknya peluang untuk orang ini. Ayo bangkit. Ya, cantik. Mana Masdo? Pergi cari kepala. Pergi cek kepala dia. Masdo ni juara Pepe Shot di Indonesia tau. Ni Masdo ni. Di Live Battle of Kings. Sekarang kita tengok bagaimana kemampuan Masdo membantai 3 pemain Rohingya. Dengan nama seperti Wan Arkan. Habis. Meletup kepalanya. Bye-bye. So Man, kalau nak cakap tu Man. Ya betul. Kalau nak cakap tu, kena pelan-pelan, slow. Tak, masih sekarang ni satu sama. Mana? Satu sama. Tapi Masdo tadi macam ni hebat, kepala meletup juga Man kena tembak. Dia abang kena faham. Dia peluru tak kenal siapa. Apa itu? Tak ada seorang kebal. Kena tembak memang gone punya. Tapi Ahmad kata dia paling handal. Dia memang kata dia paling handal. Macam mana abang boleh tebak saya punya ayat serta perkataan? Saya tak habis bercakap lagi. Saya cakap Masdo mungkin akan dikalahkan sebab 3 lawan 1. Tak ada. Rewind balik, rewind. Kita dengar lagi tadi kan. Betul tak Kelamzi? Kita dengar. Kena rekod ni. Okey, nampaknya saya kasih ruang kepada Man sebab saya rasa pusingan ni Malaysia akan kalah. Mulakan dahulu. Ya, kita tengok pertempuran berlaku di kawasan Sentosa. Kalau di e-sport game, e-sport mode, sudah pasti ini adalah kawasan Aspen. Namun dalam pertempuran kali ini, Aspen bermarajalela untuk e-sport. Malaysia
sudah pasti Elta Army yang akan menang. Namun 3 lawan 3 santai. Rafiq Arkan berjaya menyatakan seorang Shizu. Itu sudah pasti. Kimi membalas balik menculik seorang Rockstar. Bang. Z. Rockstar ni kau tahu tak nama apa? Nama yang bila kita buka game tu. GT tu. Keluar Rockstar. Tak boleh pakai punya game. Dan kita lihat bagaimana sekarang 3 lawan 3. Masdo, Kimi dan juga Elterwalk. 3 pemain ini akan siap sedia membawa nama Malaysia membantai Rohingya. Alamak. Cuma boleh bagi cuma tinggal 2 sekarang ni. Tapi adakah pasukan Malaysia dapat meratakan mereka? Oh, Khalid pula tinggal seorang last man standing. Apa sudah jadi boys and girls? 3 balas 1. Khalid menggocek kiri dan kanan dan akhirnya tewas. Mata kemudian seterusnya dimiliki oleh pasukan Malaysia. Letak global blackie. Itulah dia. Khalid masuk pun tak reti apa-apa. Khalid Masuk bukannya power. Dia bang, kalau kita dia masuk Khalid kan? Dia patutnya masuk yang kedua dengan ketiga ni yang power. Dia nama Khalid, nama Rafiq ni dalam cerita Hindustan je tau. Cerita apa? Cerita Hindustan. Mere dil mein ajat kya hai tu kahe tume bata du. Kenapa kena pasang kamera bila makin menyanyi mana ada ni? Khalid ni pada game sebelah yang mobile itu. Dengar tu. Tak boleh guna ke FF lah. Faham tak? Tak faham? Tengok. Saya lost. Sebab boleh dikatakan pasukan Malaysia saya rasa ni kan, diorang ni mungkin pakai panel kot. Dia macam ni lah boleh cakap. Dia pemain pasukan Rohingya ni mereka tak bersatu. Bukan saja pasukan Rohingya tak bersatu. Supporter daripada Rohingya, Clemzy dan juga Shak tak bersatu. Seorang lost tadi. Apa Shak lost tadi? Clemzy tak bantu. Kita lost sebab Man tadi nyanyi lagu Hindi. Enak kita lali dengar. Lain macam. Apa lost? Clemzy lost tak? Tak lost. Patut dia bantu. Kita steady. Nampak sekarang ni Rohingya nak kalah lagi. Di saat abang lost. Masuk jatuh. Alamak. Abang ingat apa? Abang ingat buat akan ni Masdo ke? Masdo 3 lawan 1 boleh lah. Yang pertama tadi pun kita dah bilang. Kalau Malaysia akan bantai Rohingya, match selanjutnya akan bantai terus. Okay, tapi sekarang ni kita tengok adakah pasukan Rohingya akan bangkit. So sekarang ni supporter Rohingya, ayo komen lah. Kasih semangat pada tim anda. Rohingya tidur je. Rohingya win. Rohingya balik lah. Win. Tidur je. Rohingya tidur je. Rohingya win. Rohingya win mana? Rohingya kalah tadi. Match pertama. Nak win macam mana? Nak jadi munafik macam Clemzy. Diorang semua komen dengar cakap kamu ya. Rohingya tidur je. Tak boleh. Z, komen sikit Z. Bagi sikit. Komen sikit. Nak komen macam mana kalau bagi sangat pedas? Bagi je pedas tak pedas. Pedas minum air, minum susu. Hilanglah pedas tu. Sila. Ini kalau menang tak menang, panel. Halo. Itu alasan. Alasan. Saya screen. Kasus. Nampak? Masdo VVIP dah berjaya menculik seorang Rockstar. 3 lawan 3. Masdo ni daripada dia main Free Fire, umur dia 5 tahun lagi bang. Masdo ni. 5 tahun tu dia dah belajar set up kat mana nak setting HUD kat mana. Free Fire barulah masuk ulang tahun yang ke-8. Masdo umur berapa? Umur dia berapa? Masdo baru kira-kira balik dalam 12 tahun. Mana logik? Ulang tahun baru yang ke-8. Logik tak logik? Khalid dijatuhkan oleh Masdo. Khalid ni tak boleh main dah. Ini gentle cakap. Kalau letak Clemzy pun pecah kepala Clemzy ni. Dah nampak pertarungan 2 lawan 1. Masdo bersama dengan Etherwalk lawan dengan Rafiq Arkan. Hey Rafiq, match pertama bolehlah 11 kill. Match kedua 2 kill nak pergi mana bos? Malaysia 4 mata kemenangan. Saud saya ni nak suruh saya main ke? Jadi saya mainkan. Jangan bos. Halo Z. Z kena tahu Malaysia Elta Army yang paling kuat. Tier S+. Tak payah. Kalau iPhone S Plus tu paling mahal tau. Dia betul boleh masuk iPhone pula. Betul ke? Tak tahu. Kita tak pasti. Tak kena langsung. Tak kena langsung. Sila. Tak apa. Bagi. So sekarang ni boleh dikatakan pasukan Rohingya kedudukan tidak begitu baik. So mereka harus mendapatkan membuat satu kejutan lah. So, kalau mereka tetap gameplay macam tadi, suka nak ke jauh. Abang Syak garu kepala tempat tak gatal ke? Cukup di sosis tu je. Tempat sosis je. Tak ada. Itu kejutan dia.
Sosis ke? Belum lagi. Lagi tambahkan lepas ni diorang mesti menang je. Abang Syak. Tak boleh nak bercakap macam tu. Okey. Game pertama dia dah 4 poin. Betul. Betul. Daripada poin yang sama juga. Tak kemungkinan untuk game yang kedua diorang akan cuba yang terbaik. Okey, tapi Abang Syak dengan Clemzy kena tahu function badut tu apa. Function badut bukan untuk menjadi pemenang tapi untuk menjadi penghibur. Sekarang ni Rohingya ni ibarat badut. Kenapa sekarang? Bagaimana pasukan Malaysia kita membantai Rohingya? Satu persatu para jurid Rohingya digugurkan. Wan Arkan sendiri, seorang diri Wan Arkan berlawan dengan Sizu, berlawan dengan Etherwalk. Kali ini Rohingya akan dihabiskan dengan begitu mudah. Tengok Wan Arkan. Wow! Wow, 1v1. Satu lawan satu. Satu lawan satu. Sizu. Wan sudah mengamuk. Halo. Tadi Abang panggil dia badut. Halo. Come on Wan, tunjukkan dia bukan badut. Match pertama Sizu dah lawan dengan Wan Arkan. Sizu yang menang. Kali ini mungkin Sizu lagi yang menang. Baik. Sekarang ni nampak ni Wan. Ayo. Dapatkan kepala badut, Sizu. Badut sedang memainkan peranannya sekarang. Wan. Baik Wan. Slow. Tunggu momen yang tepat. Dapat shot di kepala. Boom. Sikit. Malas. Badut. Sikit lagi. Balik. Tadi dia main sikit lagi nak dapat tu. Sikit lagi nak dapat. Sikit ke banyak ke lose is lose. Susah nak cakap. Sikit lah banyak lah. Kalah je lah. Sosis je lah. Tengok Clemzy. Perangai orang kalah. Kita kena kasih semangat. Kan? Dia kasih semangat. Tadi ikut kan. Masa dekat bawah. Dia kena gocek kaki kanan tau. Kalau kena kepala tu kena dapat tu. Macam ni lah. Lambat dalam berapa 1 ke 2 detik ke? Macam ni lah. Kalau nak tukar tim boleh ada masa lagi. Ada masa. Kalau nak tukar tim ada masa lagi. Saya pilih Buriram. Clemzy nak pilih Malaysia ke? Ada masa lagi. Ada. Nak pilih Malaysia ke Rohingya? Saya ambil tetap Rohingya juga. Rohingya juga. Macam mana lah. Loyal lah, setia. Apa saya import soalan ni? Alamak. Khalid jatuh sekarang ni. Rohingya tidur je ya guys. Rohingya sekarang ni, diorang dah hilang momentum dah. Rohingya sekarang dah hilang momentum teruk dah. Kalau game kedua kalah Rohingya, baru game yang ketiga saya masuk Malaysia. Banyak cakap semua panel ni Malaysia ni nampak ni. Kasus. Panel tu dia orang cakap dekat Rohingya. Tak, bukan. Kat Malaysia. Kat Malaysia Halo. macam betul-betul mas. Kasus panel tu. Player Elta Army, kita orang report walau macam mana sekalipun, dah share screen Elta Army, memang legit official, mereka gunakan kemahiran mereka. Producer lepas ni Elta Army lawan di Indonesia, dicek oleh Battle of King semua suci, murni, bersih. Panel tu ke Malaysia. Nampak panel. Nampak panel semua. Pakai cheat. Tiba-tiba 7 tu. Menurut aku biasa ini tak ada panel lah. Bukan ya? Macam mana kamu nilaikan yang itu bukan panel mas? Kalau panel waktunya pas dia betul-betul dekat tadi pasti ada headshot. Tapi dari tadi itu miss semua. Miss semua. Bukannya mungkin orang panel tu sengaja nak miss? Namanya panel kan sistem. Tak mungkin lah sengaja nak miss. Betul? Oh betul juga ya. Dia menyesal pula aku tanya dia. Tapi tak kemungkinan. Dua sistem panel. Boleh nampak je ada telur tu baik. Nampak tak? Jangan salahkan panel, jangan salahkan kehebatan pemain Malaysia lah. Salahkan kelemahan pemain Rohingya. Khalid Arkan main apa? Khalid Arkan main apa tu? Baik tukar Clemzy Arkan lah kat situ. Betul tak? Tengok. Kedok obok-obok. Sudah saya perkatakan, fungsi badut menhiburkan. Kenapa dia buat macam ni? Ini namanya apa? Mereka ni kasihan dengan Rohingya. Dapat sosis je. Tak elok lah. Wih, serius lah. Ini lain macam ni statement ni. Nampak ni Rohingya mereka ada dapat sekurang-kurang ni lagi satu kemenangan. Nampak ni match point untuk pasukan Malaysia. Kalau Malaysia menang, so secara otomatis mereka adalah juara untuk show match untuk Buyaja. 4 lawan 4. Kita lihat sekarang ada Saizu. Saizu kat mana tu dia pergi ni? Sizu dia sengaja main belakang tu. Sizu. Sizu. Dari segi pergerakan baik. Sizu. Dia masih bermain-main. Nampak Elter Walk. Oi, 2 headshot. Saya tak tahu nak cakap apalah bagi Clemzy lah yang cakap. Sebab Clemzy dia lebih mahir kot dalam laga ni. Rook dah benar dah jatuh. 3 lawan 2. Tidak mustahil kalau mereka bangkit. Tapi Rafiq Arkan tu boleh masuk tu. Boleh masuk, betul. Rafiq Arkan je boleh lawan dia. Masuk.
Tengok, ini bermakna bukan panel. Miss semua Zizu tembak tapi glow dia laju si Zizu ni. Nampak? Sekali pasang 2, 3 terus keluar. Rafiq Arkan lawan dengan Masdo VVIP daripada arah belakang. Tak nafikan lah, Hugo ni memang powerful lah kalau tengok dapat aim yang tepat. Siapa? Kalau Hugo, iya. Oi, smart. Masdo dengan mengemot. Kimi siap menimut-imut lagi tu. Itu. Macam. Dia kemenangan ni ada kemenangan tipis, ada kemenangan bergaya. Kalau dah imut macam tu, itu nama kemenangan bergaya. Tengok Kimi, tak pakai senjata. Penumbuk saja. Dan juga sudah pasti kemenangan dimiliki Malaysia dengan begitu mudah. Seperti yang aku cakap di awal tadi. Kalau Malaysia ada bantai Rohingya, selanjutnya bakal bantai terus lah. Baik tidur je Rohingya tu. Begitu. Bukan saja Rohingya tidur, Abang Syak dengan Clemzy tidur. Lepas ni kita belanja awak makan sedap, kita tinggalkan dua-dua orang. Okey? Deal Alright, done. Minta nak deal lobster bagai semua. Beli kad rename card tu je. Rename. Dia rename kad banyak, bos. Saya nak beli. Dia pun jadi partner. Diamond tak masuk lagi. Panel nampak? Semua cakap panel. Nampak tu? Abang tak percaya dia ke tak percaya pro player? MPR tu. Keluar man apa? Keluar man panel. Nampak? Long pedal. Sizu punya Hugo memang dari dulu memang hebat lah. Itu yang paling saya tak boleh nak nafikan lah. Dia Tapi setahu Abang Man lah, Sizu bukan player Hugo. Yang paling hebat Hugo di Malaysia ni Supian. Supian. Itu saya tak tahu nak kata. Supian memang hebat Hugo dia. Tapi itulah kasus. Dah jadi kasus. Habis Clemzy semua dah tukar. Clemzy Arkan. Dalam komen. Saya nak bagi tahu korang kan, kalau Hugo di Malaysia, kemungkinan tu illegal kan, maksudnya dibenarkan. Tapi kalau Indonesia, dibantah. Terus disqualified. Ataupun orang akan marah. Oh ya? Yeah? Betul. Okay. Saya main dekat Sevindo, saya main tabrak orang sekalipun, diorang marah. Diorang keluar game tu. Sebab memang Hugo memang diorang tak suka. Okay, tapi untuk Army mereka memang berpengalaman luas lah. Dah laga di Indo. So kalau laga negara, Army yang akan diketengahkan. Sebab dia orang ada tier kan. So apa yang Army tunjukkan memang berbaloi ya bang. Sebab dia orang mampu menang dengan pasukan Rohingya. Boleh dikatakan mereka mampu membawa nama Malaysia. So kalau mereka mampu, kenapa mereka tak nak masuk FFMC terus pergi ke CS nanti? Dia kena faham. Dia kalau tak mampu untuk bersaing di peringkat e-sport, bagi saja pada yang mampu. Todak, Vamos. Dan itu pun boleh katakan mampu pun. Boleh masuk. Takut global diorang sampai 1000 dekat map besar. Kalau laga masuk BR, mana boleh. Betul. Tapi BR masuk laga, banyak. Boleh. Betul. Oh gitu ya? Pak kata Haji macam mana? Apa dia? Haji cakap macam mana? Main CS belum tentu boleh main BR. Tapi betul. Main BR sudah tentu boleh main CS. Oh, yang itu yang beda ni ya? Yes. Global. Shark pedal. Kita ni tak pernah menang main pun kita pula kerja di panel. Macam mana ni? Aku kena keluar man pun kena juga. Keluar man panel, sharp panel. Kasus. Sekarang ni bukan Shark panel keluar main panel, tapi Clemzy Arkan. Tu yang korang kena ketengahkan. Itu yang korang kena ketengahkan. So berbalik pada kita punya podcast bang. Aduh terbalik lah saya punya ni. Macam mana nak cakap ni? Okay, boys and girls. So, sekarang ni anda baru saja lihat show match di antara Rohingya dan juga Malaysia. Ini boleh dikatakan match friendly match mana kan? Betul. Tidak ada sebarang taruhan atau apa lah, friendly match. So, sekarang ni kita buat match ni untuk you guys enjoy, hiburan. Dan seterusnya untuk you guys tengok pada hari Jumaat ni ada CS. Itu boleh dikatakan pertama kali akan beraksi di pentas rasmi Garina. Tapi yang menyedihkan untuk pentas CS Grand Final, Malaysia tak ada wakil. Vamos sikit lagi nak dapat. Vamos sikit lagi. Mata seri, tapi mereka kalah dari segi Booyah Point. Namun, Grand Final BR hari Sabtu. Todak. Hari Sabtu, Todak akan bermain. Jadi tak kira korang daripada komuniti Laga ataupun komuniti BR, kita satu Malaysia. Turun support Todak di live Garena Free Fire Malaysia. Tapi kalau nak tengok pasukan-pasukan favourite anda lah, yang mana minat Buriram ke Falcon, mereka akan bermain pada Jumaat. Betul. Lepas tu ada watch party di podcast Booyah Je. Dia punya host adalah Abang Ovi kita di Hanoi. Wow. Itu menarik.
Sebab dia ada view tengok suasana dekat belakang tau. Bukan di in-game je. Okey, untuk Winzy lah. Pemain yang berpengalaman di pentas e-sport. Tabrakan awal, tekaan awal. Nembak. Tekaan awal lah untuk pasukan Todak. Nombor berapa dalam carta Grand Final? Betul. Jujur. Antara Jojo ataupun dengan Fidel main, boleh Dia nak juga petik Indonesia dia. lah. Kalau tak ada tu dua, tak boleh. Dia petik kan? Dia nak petik juga Indonesia dia main tu. Itulah dia. Todak boleh lolos. Tengok Fidel main. Tak sekarang ni saya macam pelik something dengan Winzy ni. Adakah dia bocah-bocah yang komen dekat Free Fire Garena Malaysia? Aku tak macam tu lah. Tapi memang betul, itu fakta. Tanpa pemain Indonesia, pasukan Malaysia mungkin tak dapat nak perform. Kita banyak belajar daripada pemain pasukan Indonesia, betul bang? Yang tu kita nak kena setuju lah. Mungkin sebab Malaysia player base pun kurang, bakat pun kurang. Tak macam Indonesia. Indonesia player base dia ramai. So kalau kita lihat daripada segi data pun dah menunjukkan yang paling basic sekali player base, Aman. Betul. So kalau kita ada satu contoh, kita ada satu P. Ramlee, dekat sana ada 10. Betul. Contoh. Sebab penduduk dia ramai. Kita ada 30 lebih juta, dekat sana ada 300 juta. 10 kali lipat tau. So tapi mungkin untuk anda untuk mendapatkan bakat-bakat baru, so yang mana nak kahwin beranak banyak-banyak. So dapat 70 juta. Macam gitu je kau kira matematik dengan populasi bang. Hebat. Habis tu yang mana lagi? Dia Abang Syad dia gabungkan matematik dengan populasi. Wow, hebat. Matematik dengan sains. Oh, mantap bang. Kan betul kan? Ya. Secara logik betul. So kan? macam mana matematik, sains dimasukkan dalam game tu bang? Macam mana? Macam mana? Nanti kan kita talk behind the scene. Ya, untuk Clemzy. Clemzy pernah tengok FLWSC? Pernah tengok tak? Pernah. So, apa harapan Clemzy untuk pasukan Todak? Pasukan Todak go forward. Saya harap boleh bantai je lagi yang kat atas tu. Boleh Boleh dapat. Agak-agak nombor berapa Todak? Grand Final. Janji bawa balik grand prize yang paling tinggi yang dia ada. Tapi kena ingat kali ni Champion Rush. Itu yang mungkin yang Todak ada, boleh dikatakan ada peluang untuk menang. Betul. Aktifkan Champion Rush. Dapatkan Buyah. Tidak mustahil. Bawa pulang piala. Boleh kita fact bahawa di Liga nak dapat 80 poin je susah. Kena lagi. Jangan cakap susah. Jangan cakap susah. Kerana apa? Kami caster, kalau susah, 10 game. Overtime. Boleh jadi, final 2 hari. Betul. 10 game. Boleh jadi final 2 hari. Lepas ke 12 tu kira 2 hari. Invoice baru. Saya rasa Mos pun setuju. Bukan kita caster je kena kerja lebih masa. Betul, Mos kena kepala. Betul. Setuju, Mos. Alright, so sekarang ni jangan lupa tau geng. Jangan lupa kita terpaksa, maafkan kami sebab ada masalah teknikal tadi, tapi dengan ada bantuan daripada Mos juga memberikan satu sebab begitu baik, akhirnya kita dapat selesaikan masalah internet kita. Kalau tak ada dia, kita rasa kita tak ada match kita hari ni. So terima kasih kepada Mos lah. Kita memberikan ribuan terima kasih secara terbuka. Dan saya juga mahu berterima kasih pada pasukan Rohingya bang. Betul. Sebab mereka menerima jemputan untuk lawan dengan pasukan Malaysia. Kita tahu Rohingya ni adalah satu etnik daripada negara Myanmar, tapi mereka punya bersatu tu dari segi game Free Fire, mereka ada komuniti yang kuat. Dan boleh katakan komuniti mereka mampu beri saingan daripada komuniti Malaysia. Namun kita pandang sebagai sudut positif, itu persaingan yang sehat. Dan sudah pasti Rohingya akan menjadi mungkin nombor 1 daripada kalangan komuniti, serta dari segi performa Rohingya mampu yang terbaik. So bagi saya tidak mustahil lah. Tidak mustahil dekat dalam dunia game ni menang kalah tu adat. Ya betul. Tapi yang paling utama kalau anda usaha rajin, tekun dan juga mental kena kuat. Kalau mental kuat, nothing is impossible. Betul, setuju Mezi? Mental kena kuat. Ya, Fondasi awal adalah mental. Ya betul. Winzy pernah cakap aku tadi tau. Dia kata untuk menjadikan juara bukan dalam game dia, di luar pun. Sila terangkan ke mana? Sila. Terangkan. Kalau nak champion, bersikaplah like champion. Bukannya dalam game saja ya. Bukan dalam game saja. Sebelum kamu bertanding itu udah membuktikan bahwa kamu layak jadi champion. So that mean dari segi apa? Entah kehidupan sehari-hari,
contoh main Free Fire, Ha. nak champion kenalah main terus. Kalau mainnya tak nak, macam mana nak champion? Lepas tu pergi jumpa cewek lagi kan? Ya, itu hal-hal yang di luar. Sabar Zee, tak cakap kat awak. Sabar, tak cakap kat awak. Okey, Clemzy ada nak cakap apa? Nak komen apa berkenaan dengan perbincangan? Bincang tak ada. Tidak untuk pengakhiran. Okey. Tutup je lagi. Sabar. Okey, yang pastinya dalam e-sport ni boleh katakan ibarat roda. Kadang di bawah, kadang di atas. Saya nak tanya awak Wenzi, bersediakah nanti Indonesia di bawah Malaysia? Emang mungkin. Oh! Emang bisa? Ya bisa lah, kenapa enggak? Bisa dong. Kapan? Kapan? Coming soon. Coming soon. Coming soon can be tomorrow, can be next year, can be Sekarang 10 years. Sekarang bagi masa untuk pemain pasukan negara Malaysia belajar daripada Indonesia. Tidak kira walaupun macam mana sekalipun. Terima kasih. Mungkin kita boleh mengakui Indonesia adalah guru terbaik pada Malaysia. Ranking selepas Thailand nombor 2 sekarang Indonesia. Ya. Dan kalau abang lah, saya boleh tanyakan abang, Abang Syak daripada sudut caster. Pasukan mana yang bakal menjadi juara Free Fire World Series Asia Tenggara 2025 musim bunga? RRQ Kazu. Sebab Buriram susah nak dapat buya. Sebab kali ni format Champion Rush. Buriram boleh kejar mata, point memang dia gila-gila kejar mata. Tapi memang suka nak dapatkan buya. Falcon ada hari ya, ada hari tak. Tapi yang mungkin akan jadikan saingan untuk RRQ Kazu, AG Global. Bagi pandangan Wenzi? Cium sikit Mat. Bisa jadi Onyx. Onyx? Ya. Serius? Ya. Sebab ada kawan aku King Adrian. Oh, dia support kawan dia. Crony. Crony. Ini betul-betul Crony. Ini betul-betul Crony. Dia bagus. Crony dia open man. Secara live tau. Tak, bila dia cakap Onyx tu, kita boleh tanya balik. Kapan? Itu mustahil. Ya mas, kapan? Tengok je week akhir siapa yang di atas. Kan Wings kan tak ada. Gantikan yang tu. Adrian. Bila Adrian masuk main dengan Onyx, dia punya gameplay tukar. Okay, so untuk Clemzy. Clemzy cakap tengok tadi FLWSC. Jadi siapa? Saya tak mampu nak kata apa-apa. Saya mampu tengok je. Tak, siapa? Satu pasukan. Satu pasukan. Nak kata saya lebih suka Onyx ya. Onyx ke? Sebabkan crime. Kalau tak tahu cakap Todak. Todak untuk Malaysia. Kalau Indonesia saya pilih Onyx. Sebabkan crime lah. Bukan sebabkan crime. Apa tu? Sebabkan saya lebih familiar dengan benda tu. Saya lebih suka dengan dia punya crowd. Itu je. Onyx Olympus. Tapi kalau nak bercakap tentang crowd, bercakap pasal community, saya rasa EVOS Divine yang paling besar. Nombor 1-2 EVOS Divine dengan RRQ Kazu. Ya. Kan? 1-2. Dua-dua tu memanglah diorang akan berentap antara satu sama lain. Daripada dulu sampai sekarang. So kalau kita bercakap tentang Wonder Kid, Rasha sendiri. Dia banyak fan kan? Dia banyak fan. Rasha tu boleh dikatakan ni tahun pertama dia orang bermain di platform profesional. Betul. Bayangkan kalau dia dah main dah bertahun-tahun. Macam Moshi, nak beza dengan Moshi. Moshi dah main dah bertahun-tahun tau. So dia baru kali tahun yang pertama tau. Bila dia dah dapat pengalaman dan kemasa panjang sama dengan Moshi, tidak mustahil dia boleh sama hebat. Tidak mustahil man. Okay, saya ada satu permintaan. Kalaulah Winzy setuju. Kalau Winzy setuju. Winzy ada hak untuk tolak, Winzy ada hak untuk terima. Setuju tak? Lawan dengan satu viewer kita. Kita tahu Winzy adalah sniper. Boleh? Wow. Boleh? Hoi! Boleh ke drone kita sediakan satu room? Buy one sniper? Buy one ke? Buy one, boleh? Buy one? Boleh. Ke nak pair dengan Clemzy? Dua versus dua? Boleh. Ke jadi beban? Okay, boleh. Okay, jom. Okay. Siapa cepat? Ready. Siapa cepat? Buka on game. Semua Penutup. 2 lawan 2. Nanti pas akan kita cakap password dia. Tapi sebelum nak lawan tu, abang mesti kenalkan. Mungkin tadi permulaannya lagging sedikit. Siapa sebenarnya Wenzi ni? Wenzi ni adalah bekas pemain daripada MBR dan dia telah bermain di pentas profesional Garena secara official di Indonesia musim dah banyak musim mas ya.
season 4 hingga season 8. 4 season 8 bermain Free Fire pada tahun 2021. Umur dia umur pun 21 tahun. Bujang. Jomblo lagi ya? Tak, ada awet dah. Oh, dah ada awet. Jujur. Setia lah. Jujur. Setia. Aku suka macam ni. Dia sebenarnya Dia jujur. Dia sniper sejati. Penembak tepat ni dia memang setia. Dia nak tembak apa? Dia tak ada masa untuk berfikir pasal pasangan. Dia dah jumpa satu tu dia akan setia sampai hujung hayat. Kecuali pasangan dia buat hal tu je. Dah. Dua. Winzy dah on ke? Dah on. Sabar. Ambil. Yang mana nak bersedia, pergi bersedia. Ready, viewer kita 2 orang yang paling padu sniper jangan yang adik-adik Siapa sniper yang paling padu sini? PC boleh on. Lawan PC tak apa. Sebab pasang panel. Buatlah apa saja sekalipun. Kalah kan. Siapa cepat dapat kita akan share password dia secara live. Standby. 2 lawan 2 2 lawan 2. Mungkin Clemzy akan jadi beban Fred tak ada Fred padu sniper. Dia setup full kan? Bukan laga kan? Dia bukan laga. Sniper only. Sniper only. Sniper only. Boleh? Sebab kita tahu yang Wenzy ni memang rule sniper. Sniper only. Sniper only. Producer sniper only. Betul Wenzy rule sniper. Rule sniper. Memang major dia sniper lah. Okay. Yes, sniper man. Are you ready? Untuk jadi beban? Bisa jadi akan beban. Adakah kita Sebab sejuk. Tak, adakah kita dua pun kena main sekali? Tak payah. Tak payah. Kita betul-betul beban nanti. Tak payah. Nanti abah. Tak ada. Aku boleh gini. Okay. Tapi sedap lah. Kita tengok drone lagi. Macam mana pergerakan Clemzy. Macam mana pergerakan Wenzy. Tapi kita tak ada mula. Tak boleh. Nanti diorang tak boleh fokus. Kita dekat sikit-sikit je. Abang, kita tahu Wenzy ni adalah satu player e-sport. So, tekanan bagi dia itu biasa. Macam mana dia dipentas offline, dia di obok-obok. Pentas online. Dah biasa. Okay. Dia cakap, ini mental juara. Mental juara. Alright, so nampaknya kita masih menunggu dari info daripada production. Room akan membuka sebentar nanti, bos. So, siapa cepat dapat slot, guys, ya? Satu room je, guys. Korang jangan cakap tak sempat nak masuk ke apa. Tolong jangan bagi adik-adik masuk, Tolong jangan bagi adik-adik masuk, Nak marah. Guys, disebabkan CS tak ada room sniper saja. Jadi, bagi tahu kat diorang. Tak ada room sniper? Tak ada. Bagi tahu kat diorang, sniper only. Sniper only. Jangan pakai weapon lain. Sniper only. Ya, sniper only, guys. Sniper only. FT skill kena berbeza ikut format Garena. Bagi je. Adakah league kan? League. Kita kena select mana, diorang boleh select mana kena ban aktif ke? Tak payah. Yang tu kena asing tu. Susah. Atau kita memilih A124 ban. A124 ban. A124. Tak payah. Guna je apa nak guna. Yang penting sniper. Guna je. Bebas. Okay guys, room terbuka Room terbuka tapi korang kena beli sniper only. Sniper glow lah. Macam tu lah. Siapa tak payah ni weapon, tunggu dis. Jangan unlimited glow tau. Jangan unlimited glow. Kita nak tengok strategi sekarang ni. Dia tunggu room. Nama room apa? Sabarlah tu tengah bagi. Producer tengah settle. Sabar. So anyway, kalau setiap kali kita buat podcast Buyaja, nak tak you guys ada format macam ni, you guys akan bermain dengan guest. Nak ke tak nak? Komen. Nak tak format macam ni? Sekarang ni saya nak tengok bagaimana gerakan yang dilakukan oleh ONZ ni. Macam mana dia... Benda je. Macam mana tu? Saya kan. Bukan. Saya nak tengok semua. Awak tak payah tengok sebab saya tahu awak play laga. Awak shotgun 2 alok. Tengok. Lagi? Main tournament, main FT. Sniper, jangan risau. Tapi FT je lah. Okey, tak ada hal. Tu kalau OV nak masuk daripada Hanoi pun boleh. OV nak masuk ke? OV dalam ke? Tak tahu, ada kot. Tak siap lagi ke? Apa yang tak siap? Tak tahu. Kita punya producer lama betul. Mainnya dia apa-apa. Haroji. Tengok OV ada ke tak?
Tapi anyway guys, thank you so much dengan you guys punya support. Walaupun kita ada masalah teknikal, tapi you guys support di sini. Terima kasih banyak. Betul Man? Betul. Memang you guys the best lah. Terbaik. Maafkan kami ya guys ya. Bukan salah kami tau, salah pada internet. Saya tak boleh sebut brand dia, nanti kena saman. Salah brand yang kita pakai tu. Setuju? Ha? Okay. So dah masuk ke? Boleh tengok drone sekarang? Dah masuk room dah Mas? Wow, STG ONZ. Oh, itu dia. Okay, ready? Password apa Man? Password dia? Satu-satu, berapa angka? 3 angka 3 angka. 3 angka. Betul 3 angka producer? 2 angka saja. Okay. Standby semua. Producer boleh cakap berapa? Saya pun tak ni tadi. 37. Siapa cepat? Ayo 37. Siapa nak join? Laju tol. Papa Zola. Paujia dengan Midah Amran. Wish. Boleh harap ke ni bang? Cakap gulak pada orang. Pakai skill. Pakai skill. Skill sniper. Okay, kasih diorang meeting kat dalam chat room dulu. Saya tak nak sama. Wah, nampak tu. Tak, boleh tak producer tengok profile player lawan tu sebab nak tengok rank apa semua. Takut adik-adik je. Oh, ini betul. Ini clumsy. Ini janganlah clumsy. Clumsy. Kita nak tengok player. Apa goal? Boleh harap ke ni bang? Heroic 10 kali CS. Rose sebagai Russia season 31. Lama dia ada shotgun yang favourite yang semua pakai ya. Ini boleh pakai tapi like dia 33,000. Okey, level 75. Okey, next. Midah. Oh, ini boleh harap ke ni? 15 heroic bos. 15 heroic pun silver tu. M1 boleh harap ke ni geng? Cuba tengok komen boleh harap ke ni? Macam mana? Okey ke tak okey ni? Sebab ini lawan dengan lawan je lah kan? Dah ke? Sniper ke? Apa soalan tu? AWM. Only. Jangan skill sama Mida. Jangan pakai skill sama. Dia dengar cakap-cakap kita lah Man. Jangan pakai skill yang sama. Ya. Dia orang tengok live semua ni. Okay. Gas. Okay. Gas. Kita dah lewat sekarang ni. Dah. One. Aku gigit kau ni. Tak ada countdown. Gas. Alright. Best ni. Bagaimana Clemzy dengan YZ? Berapa banyak pusingan? 13 eh? 13 eh? 13. Apa kita santai sebab kita nak tengok gerak. Macam mana gerakan yang dilakukan oleh Clemzy, bagaimana gerakan yang dilakukan oleh YZ, pro player sniper daripada Indonesia. Tapi kalau ikut daripada spelling WINEZAWY, Winzy betul juga kan Man kan ejaan dia? Wine. Tapi Winzy betul juga kan? Betul juga. Kalau AJ bahasa Melayunya win. Winzy. Win easy. Dah, kita tengok. Semangat sekali bang. Nampak gerakan dia memang betul-betul semangat sekali. Headshot, one tap. Ini betul-betul adik-adik ni. Tak, sekarang ni Clemzy buat apa? Bang, ini kalau kita masuk pun uyah ni bang. Itu nak dia. Aku cakap kau macam nak. Aku dah cakap. Midah, tolonglah. Poji. Yang adik-adik sangat. Drone. Tengok. Aktifkan drone. Nak tengok macam mana. Ini mustahil sangat ni. Ini YZ pakai panel. Tengok gerakan yang dilakukan sekarang. Pertempuran di kawasan Sentosa. Sangat menarik. Kerana ada kawasan compound yang boleh katakan pemain daripada kedua pasukan boleh menyorok. Boleh mencari kelebihan sebagai seorang sniper. Clemzy ditembak satu das. Nampak? Clemzy jadi beban kan? Skyler babe. Sama. Kenapa dia spam sekali je Skyler dia? Patutnya dia tunggu dulu. Silap betul Man? Betul. Aduh, betul-betul dia gunakan sniper sebagai rusher lah. Memang harus... Aduh. Patut kena call Zel lah. Zel, masuk Zel.
Tengok sekarang ni bagaimana. Pojia daripada belakang main. Apa tu Pojia weh? Pojia tu set up making. Itu bukan making macam tu. Takut sangat tu. Oh, sikit lagi. Oh, baiklah. Kan betul backing support kat belakang. Kan Ini BSK ni. Ini BSK player ni bang. Tapi tak apa. Pojia dah mampu berikan satu dust tembakan kepada YZ. 2 lawan 1 sekarang guys. Oh. YZ dah dapat 3 kill. Clemzy baru 1. Saya support. Ya. Tapi untuk YZ tak ada rasa tertekan langsung macam boleh halakan mic tu kat dia. Biasa-biasa je. Oh. So macam mana nak serap tekanan tu? Aura. Macam mana nak kawal tekanan tu? Tak ada tekanan pun. Biasa je. Kalau kita tertekan bang. Kalau abang tertekan Tak, patut kita main tadi. Aku dah pernah kena Patut tekan kita main lebih tadi. daripada ni. Jadi aku dulu aku bilang EFOS 12. EFOS Fam kibarkan bendera besar itu penontonnya 8,000 orang. Lepas tu kamu kena banting botol ya? Ya. Kena banting botol. Ui. Daripada Ui, sampai macam tu EFOS punya fan lain macam bos. Tapi baling botol tu keluar pas bukan dalam mana. Cuma tak tahu itu pasti EFOS Fam ke apa. Soalnya ramai. Tapi kalau head comment banyak toxic semua ya. Semua toxic. Tapi saya rasa Pau Ija ni boleh ni. Mantap. Pojia dah dapat Clemzy. Dapat. Baik. Wow. 1 lawan 1. 1 lawan 1. YZ ni susah ni. Midah. Nama bapak kau sama bapak aku dah tu. Amran. Revive dulu Boleh main revive Boleh. Baiklah, revive lah. Ada orang boleh, korang tak boleh lah. Ui. Memanglah bang, dia punya sniper lah. Dia pakai Wiki Winzy nampak tu. Tak siapa pendukung. Dia pakai Wiki. Hero dia pakai Tatsuya. So dia punya cooldown cepat tau. Cuba tengok player untuk viewers dia set up skill apa? Skyler, ada Rafael, Moko. Yang bawah Moro. Yang bawah Skyler juga. Ford Moro kan? Itu Moro. Moro, satu lagi tu Caroline. Ni skill Russia ni, kecuali Moro je. Betul. Dan ni sniper sikit. Ni snipernya Pojia ni. Okay, satu dah tembak, tanda. WMY dengan bantuan Moro, damage menambah. Kita lihat di situ bagaimana gerakan yang YZ ni yang paling menarik ni. Skyler. Bom pecah. Ui, tak boleh. Sikit lagi. Sayang. Dia sebab satu dust dia dah tembak, dia dah tanda Clemzy. Dia guna Skyler tu lambat untuk pecahkan glow tu je masalah. Tapi YZ ni betul-betul perform lah YZ ni. Betul lah. Susah dia ni. Sikit lagi. Oh. Sekarang ni Clemzy je kena makan. Uish. 4-0 weh. Aku pur satu sniper lah. Man. Moro bang, man. Bukannya Maro bang, bukan Moro. Maro lah. Dia kata Abang Man. Kenapa dia cakap apa? Yang cakap Moro. Maru bang Man, bukan Moro. Moro apa? Maru yang tembak tu yang tembak bagi damage jauh tu. Maru. Aku bagi satu sniper je ni. Tengok YZ tu, tengok gerak pada YZ tu. Macam mana dia ambil kedudukan, dia ambil posisi dia tengok Ni guys, pro player guys. Orang kena belajar sniper tu. Sedikit ruang tu guys. Dia mampu boleh tembak yang betul-betul menyakitkan pihak lawan. Ini baru the pure sniper cuy. Okay, dia glow untuk perhatikan. Aduh, limited glow punya. Tapi apa menarik pada anda semua viewer, jangan lupa FFMC ada clash squad tau. Memang Betul. So nanti 18 pasukan yang lanjut akan bermain di FFMC akan ada clash squad. Berapa bulan man? 3, 4, 5. Saya tak berapa ni lah bang.
Betul. 345. 345. 345. Jangan lupa gang. 345 tau. Yang saya ingat Hajiat. Ha? Final. Final. 3-4-5-6 kot. Ini memang tak ada nak apa cakap apa ni. At least Si Pau dapat 1 kill lah. Pau Jia. Oh, dah keluar emote ni. Mana ni? Dah keluar? Apa ni? Admin Force Clumsy Noob. Aku perhati benda tadi lagi Admin Force. Tadi sokong rohinya. Ui, aku kalah terus tu. Ini mesti Pau Jia marah kat Midah kan. Kau main apa dia macam tu kan? Keluar terus member tu. Ha? Kenapa? Dia marah ha. AFK Midah tu. Mana ada AFK? Midah AFK. Ya ke? Ui. Clumsy kena bantai dengan Pau Jia sekarang ni 1-1. Midah pakai Thompson. Tak, AFK. Yang bot. Yang main bot. Kenapa dia keluar? Dia dah koyak ni. Dia dah koyak. Satu lawan satu Pau Jia lawan dengan YZ. Ini baru betul Pau Jia ni boleh katakan sniper betul. Untuk YZ sniper versus sniper. Ini pertembungan dua benua ni bang. Tapi dia dapat 2 kill tau. Itu yang baik. Tu ada potensi lah Pau Jia ni. Kita tengok macam mana dia handalkan kekuatan YZ. Pro player, e-sport. Player e-sport daripada Indonesia ni guys. Ui, betul lah bang. Memang hebat lah. Dia punya aim terlekat. Dekat? Dekat. YZ ni. Saya tak kenal orangnya siapa tapi betul. Saya tak pernah jumpa YZ tapi dia hebat. Dia minum banyak sangat wine. Sebab tu dia hebat. So kita nak kena minum wine man. Abang kena ingat cerita Jackie Chan dulu. Wine ada dah ada yang halal tau. Betul. Betul. Ada. Dia apa sparkling wine. Kejap lagi kita beli mana? Abang belanja okey. Lepas tu kita claim kat Obi. Tapi round ke-7 satu game lagi. Ini penutup lah. Boleh katakan memang hebat lah. Korang boleh tengok sendiri guys. Yang YZ ni dia bukan sembang. Dia bukan bercakap saja. Tapi dia tunjukkan kehebatan dia. Selama ni kalau kita dengar dia bercakap lah, dia ni sembang je boleh kan. Tapi tak guys. Dia tunjukkan kemampuan. Jarak dekat dia boleh tembak. Jarak jauh dia boleh tembak. Dan bagaimana YZ ni menghandalkan kekuatan pemain-pemain daripada viewer ni. Tak ada cakap apa guys. Nampak? 7-0 weh. 7-0. So kita kena kasih kredit kepada Pau lah. Sebab dia kekal macam mana pun. Dia tak keluar game, dia tidak AFK. So itulah showmatch kita untuk hari ini. Dan juga sebelum kita berakhir, komen kalau anda ingin match macam ni kita buat setiap kali pun bagus juga man. Betul. That means setiap kali kalau kita ada tamu, you guys akan dapat bermain dengan tamu. Ya, kalau role Russia kita boleh main shotgun, MP40 sebagainya. Kalau role sniper kita boleh lawan sniper seperti YZ. Ni fun-fun je, fun-fun kan. So why not kan, you guys dapat peluang bermain dengan bang, mereka. Tadi Clumsy tak sabar nak tutup. Kita nak dengar apa kata-kata dia tadi. Tutup. Dia nak cakap apa? Ada dekatkan sikit mic. Abang kata ni selalu orang buat lah. Kau jangan ada orang penutup pula. Kuasa rendah tu. Good game Malaysia, nice try Rohingya. Oh yang tadi lah. Untuk todak. Untuk todak. Apa lah? Otak saya jam. Tadi yang Aisyah saya sebelah. Okay, untuk teruskan usaha. All the best. Try the best. You will good. You will go forward. Oh. Cakap Cina sikit. 现在你们要加油啊！我相信你们可以的，加油第一啊 ！OK， 好啊，你们呢？Chinese kan? Laju ah. Tidak bisa ya? Tak bisa. Okay, so akhir kata Winzy sebelum kita berakhir sudah lewat jam 12, dah masuk hari baru lah. Akhir kata kepada viewers. Tapi saya pelik satu. Bahasa Cina lagi fasih daripada bahasa Melayu. Okay, silakan.
Maybe ada fans aku, ada tak? Kalau tak ada tak apa. Ada, pasti ada pasti ada. Toda bolehlah. Banyak-banyak berdoa aja. Banyak berdoa. Man? Kita bahaya. Ya, untuk saya simple saja bang. Saya harapkan dua komuniti di antara komuniti Laga CS dan juga komuniti BR kita bersatu. Kita turun ramai-ramai di live Garena Free Fire hari Sabtu pada pukul 5 petang. Kita berikan sokongan padu untuk pasukan Todak sekurang-kurangnya berjaya mendapatkan juara Free Fire World Series Asia Tenggara tahun 2025. Ya, nanti kita tak ada wakil lain dah. Todak saja. Todak seorang je, Todak saja. So sebelum kita berakhir ingin saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan juga minta maaf sebab kita ada masalah teknikal tadi, tapi the show must go on. So thank you so much for your support. So sebelum kita berakhir, selamat malam dan good night and good morning. Ketemu nanti for our next episode pada minggu depan. Assalamualaikum. Ciao. Buya je. Bye.